12 tahun yang lepas apabila ia berlaku, saya memang terus jatuh ke dalam orang panggil satu keadaan di mana saya hilang fungsi dalam kehidupan. Sebab saya tak boleh nak duduk bersendirian, saya tak boleh menjaga anak-anak saya tak boleh masak, tak boleh jaga rumah, tak boleh bekerja, tak boleh keluar rumah pun tak boleh keluar rumah, takut rasa nak mati sebenarnya. Jadi lelaki bila tak tahu nak membantu, biasa ni yang keluar adalah perasaan marah, betul? Dan perasaan marah tu sebenarnya valid sebab itu adalah expression of pain. Dia pun melalui satu kesakitan juga. Kesakitan sebab aku nak bantu bini aku ni tapi aku tak tahu macam mana nak bantu. Dan definisi sembuh itu bukan bermaksud tak ada penyakit mental dah, tetapi boleh hidup bersama dengan penyakit mental itu dan berjaya. Tak ada orang faham pun sebenarnya. Siapa nak faham penyakit mental ni bukan macam makan nasi, boleh sembuh. Ini harapan dia sebenarnya. Assalamualaikum, bertemu lagi kita di podcast Solid dari Sirap Limau di YouTube Sirap Limau. Buat anda yang pertama kali menonton podcast Solid, saya Anis Afandi sebagai host podcast Solid. Jadi di podcast Solid ni kita akan membincangkan tentang isu-isu memperkasakan wanita. Sebab tu nama dia Solid. Bukan kata nak bercakap mengenai kecantikan je, tapi kita nak bincang juga mengenai isu-isu lain. Seperti hari ni kita nak bincang tentang isu kesihatan mental. Dan bersama saya memang kenalah dengan isu kesihatan mental ni ialah Puan Anita Abu Bakar yang merupakan pengasas dan Presiden MIASA Malaysia. Selamat datang. Assalamualaikum Puan Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anis. Saya pun nervous bila nak cakap pasal kesihatan mental ni kan. Dah berdebar ni. Janganlah, kita santai je. Santai. Tapi insyaAllah penuh berisi lah. InsyaAllah. Okey, sebelum kita start saya nak baca sikit profil Puan Anita. Merupakan pengasas dan Presiden Mental Illness Awareness and Support Association Malaysia. Betul. MIASA Malaysia. Merupakan penggerak advokasi kesihatan mental berteras kepada pesakit. Bukan klinikal saja semata-mata. Menjawat kerjaya dalam bidang pelaburan dan perbankan Islam. Betul. Dan Puan Anita antara pelopor penting dalam landscape kesihatan mental di Malaysia dengan pelbagai pengiktirafan atas sumbangan sosialnya. Wah, Alhamdulillah. Hebat. Cuba. Jadi kita mulakan dulu dengan soalan seperti biasalah. Puan Anita boleh perkenalkan diri dulu dari segi latar belakang daripada zaman belajar sampailah ke hari ini. Okey, boleh. Terima kasih Anis. Saya belajar saya bermula tu sebenarnya di London. So saya lahir di London, dibesarkan di London, kemudian di Milan, Italy, disebabkan oleh kerjaya bapa saya. Jadi pada awalnya tu agak western. Western begitu. Kemudian apabila pulang ke Malaysia tu, kami berpindah ke Pulau Pinang pada awalnya. So saya kategorikan diri saya ni orang utara lah. Sama dengan saya. Oh sama, dekat mana? Saya Kulim. Orang Kedah. Dekat orang Kedah. Tapi okey lah. IC Penang. IC Penang. Okay. Sikit. Saya Bayan Lepas. Bayan Lepas. So, tiba-tiba tukar. Betul lah. So early education tu di Penang. Okay. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke US. So I was in the US. Saya di sana lepas selesai degree, saya terus bekerja. So 7 tahun di sana. Dah habis bekerja tu 5 tahun kerja. So after 7 years saya pulang ke Malaysia, kemudian bekerja di Kuala Lumpur. Pada awalnya I was an applications engineer. Kemudian bila saya pulang tu saya tukar sektor, saya masuk sektor perbankan. So I was an investment banker lama juga sebenarnya, lebih kurang 10 tahun lebih. Dan kemudian akhirnya lepas dah kahwin, kemudian punya 2 orang anak, so saya mencuburi entrepreneurship lah. So buka bisnes sendiri, Alhamdulillah. Saya menubuhkan Qaisar Darussalam. So dia macam enrichment center. Saya mengetengahkan orang kata pendidikan awal kanak-kanak. So Islamic education, books dan sebagainya. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala uji saya dengan penyakit mental. Maka terlahirlah MIASA Malaysia. Alhamdulillah. Ya, terlahir. Perjalanan dia memang jauh. Pusing masuk Malaysia. Masuk Malaysia, betul itu. Alhamdulillah. Dulu dekat US tu dekat mana?
Saya dekat Oklahoma Central. Okay. Jadi saya daripada Tulsa University. Okay. Saya sebenarnya di situ disebabkan oleh roommate saya pada waktu tu. Kakak dia belajar di Tulsa. Okay. Kemudian dibagi tahu Tulsa ni environment bagus dan sebagainya. So saya pun follow lah. Pada waktu tu kan kita tak tahu apa sangat. Dia bukan seperti hari ni. There's so much information. Jadi saya pun bersama dengan beliau. Jadi kami sama-sama bergerak lah ke US pada waktu tu. Okay, jauhnya US. Dia selalu kita dengar orang study macam dekat London, UK macam tu kan. Betul. US ni macam jarang sikit. Betul-betul. US ni macam jarang sikit dan dia punya perception dekat sana pun lain sikit kan, dia punya environment di sana. Betul, very different. Tapi saya memang daripada kecil memang nak melanjutkan pelajaran ke US. Jadi semua universiti yang saya pilih semua ni di US, all 5. Saya dapat semua 5 Alhamdulillah sebenarnya. Tapi saya pilih disebabkan oleh roommate saya itulah. Minta 5 dapat semua. 5. Alhamdulillah. Allah. Best seronok. Saya pun tinggi juga tapi tak dapat. Okay. Berbalik kepada Miasa ni yang ditubuhkan tak silap saya 2017 betul. Macam mana yang boleh kita balik Malaysia dan terfikir lepas diuji ada isu mengenai mental kan? Okay. Macam mana yang boleh terfikir je nak menubuhkan Miasa? Saya sewaktu itu bergelut orang kata dalam keadaan yang sangat teruk lanis. Sebab ialah saya tak ada ilmu, kurang ilmu pengetahuan, tak tahu bagaimana nak mengatasi, nak menangani simptom-simptom dan cabaran-cabaran yang berlaku lah. Saya tak faham. Dan saya tak nampak jalan keluar. Sinar harapan tu tak ada. Jadi saya nampak tu gelap gelita lah pada waktu tu. Betul, memang takut sebenarnya. Jadi sebab kita nak bertanya kepada siapa. Betul. Pada waktu tu sebab saya didiagnose 12 tahun yang lalu. Jadi 12 tahun yang lalu bukan seperti hari ni. Tak ada orang kata poster ke kan. Digital semua digital, kan. Social media lagi lah tak ada. Pada waktu kita tak leverage orang kata on social media pada waktu tu. Sebab social media ni boom pun lepas pandemik COVID-19. Betul. Jadi 12 tahun yang lalu tak ada. Pada waktu tu memang satu keadaan perjalanan yang sangat perit, sangat sukar. Orang kata rock bottoms to rock bottoms to rock bottoms lah. Begitu. Tapi Alhamdulillah Allah berikan saya satu sistem sokongan bagi saya yang sangat padu sebenarnya. Sebab suami saya dan ibu saya sebenarnya merupakan orang kata kekuatan saya pada waktu tu. Jadi walaupun mereka tidak memahami, tapi mereka bersama dengan saya. Jadi apabila saya dah melalui liku-liku cabaran, dah orang kata jatuh bangun dan sebagainya, pada suatu hari itu saya orang kata sembang-sembang kosong lah dengan suami. Kemudian suami saya, dialah yang mencadangkan sebenarnya. Dia kata, kan you dah okay. Apa kata you go public, dia kata, with your condition. Apa kata berkongsi, orang kata secara terbuka tentang penyakit mental ni. Saya sebenarnya secara jujur terkejut sebab reaksi pertama saya sudah tentulah saya bagi tahu suami, kata tak malu ke macam kalau orang fikir you know your wife orang judge your wife is crazy macam tu kan. Biasalah sebab persepsi umum masyarakat, kalau kita kurang ilmu ni, penyakit mental ni dikaitkan dengan gila biasanya. Betul. Jadi suami saya kata I know you're not crazy and I hope that's enough. Itu respon suami saya. Jadi daripada situlah saya pun cari kekuatan tu. Sebab kenapa? Sebab suami saya melihat pada waktu tu saya dah mula berkongsi dengan orang kata ahli keluarga yang agak jauh, sepupu-sepupu kan, rakan-rakan baik saya, dan dia nampak bagaimana mereka juga terbantu apabila saya berkongsi. Jadi dia kata, mana tahu kalau you share, orang lain pun rasa terbantu. Betul. Dan orang lain pun mungkin terbuka. Jadi disebabkan itulah, sebab suami saya itulah perbincangan tersebut. Jadi saya pun tergerak hati. Saya cubalah bismillah. Saya buat poster-poster sebenarnya pada awalnya. Poster digital tau Anis. Kemudian saya share dekat saya punya private social media. Dan pada waktu tu saya tak tahu apa nak expect. Yelah 12 tahun yang lalu kan. Kita buat pun asalnya pun macam atas support system yang satu ni yang je kan. Yang satu ni betul. Dan bukannya ada ilmu apa sangat pada waktu tu. Tapi saya ingat kalaulah betul benda ni boleh membantu orang, why not. Jadi saya ni memang seorang extrovert. Saya ni mungkinlah saya punya
personality saya ni, saya tak peduli sangat persepsi orang terhadap saya. So itu mungkinlah kekuatan ataupun kelebihan yang saya ada. So saya tak malu ke kan. Kalau mungkin orang lain rasa kalau dia tahu aku ada penyakit mental, mungkin kita ada rasa malu begitu. Pada awalnya malu. Pada waktu saya tak dapat nak atasi. Tapi bila saya dah melangkah dan melalui proses penyembuhan yang efektif, alhamdulillah, saya ada kekuatan tu. Jadi bagi saya, misi saya tu nak, orang kata kalau boleh lah, nak menghapuskan stigma kan, nak menghapuskan diskriminasi. Of course cita-cita tu sangat tinggi, tapi itulah misi saya pada awalnya, nak memberikan pendedahan kepada orang ramai sebenarnya bahawa penyakit mental ni bukan gila. Orang yang hidup dengan penyakit mental ni bukan berbahaya. Jadi kita nak memperbetulkan persepsi-persepsi negatif tersebut. Jadi kekuatan saya tu berpaksikan itu sebenarnya. Kau betul lah. Kalau pergi mana-mana cakap mental tak sihat, kau gila betul. Macam tu. Ataupun kau lemah iman, ataupun kau banyak dosa kan. Banyak dosa. Inilah sebab dosa lepas-lepas lah jadi betul macam ni. Konotasi dia sering negatif. So orang nak start berkongsi tu pun orang pendam. Sukar. Tak jadi. Betul, sebab tak orang jadi. takut dilabel gila. Betul. Okay. Kalau Puan Anita boleh kongsikan yang macam mana kondisi yang pada sebelum disembuhkan tu? Teruk. Saya 12 tahun yang lepas apabila ia berlaku, saya memang terus jatuh ke dalam, orang panggil, satu keadaan di mana saya hilang fungsi dalam kehidupan. Jadi hilang fungsi dalam kehidupan ini membawa maksud saya dah tak boleh berfungsi sebagai seorang manusia yang normal. Okey, contohnya katalah Anis bangun pagi, Anis ada free will kan, nak buat apa dulu. Nak pergi solat ke, nak pergi turun bawah makan breakfast ke, contoh kan. Bagi saya lah pada ketika itu, saya rasakan nak buat sesuatu perkara itu sangat berat. Nak membuat keputusan yang begitu mudah menjadi sangat sukar. Jadi dia macam, your brain ni it's so catastrophic tau. Dia sangat bercelaru. Banyak sangat benda dalam ni. Tak ada tenaga. Tak tahu bagaimana nak meneruskan kehidupan. Tak tahu apa nak buat. Bangun pagi nak buat apa sebenarnya? Tengah hari nak buat apa? Petang nak buat apa? Malam nak buat apa? Dia macam tu. Bila pagi tunggu tengah hari. Tengah hari tunggu petang. Petang tunggu malam. Malam tunggu besok pagi. Tapi dia seperti, kalau dalam bahasa Inggeris ni, it's a pain and slow death tau. Dia begitu sebenarnya. Dia punya analogi dia lah. Sebabnya kita nak berkongsi, kita takut. Kita nak berkongsi, kita malu. Kita nak berkongsi, kita tak ada vocabulary tu, kita tak ada. Kita tak tahu yang aku rasa ni apa sebenarnya. Cakap macam mana? Nak cakap macam mana? Macam tu lah. Alamak. Jadi tak tahu pada waktu tu. Lepas tu nak belajar, tak tahu nak belajar kat mana. Kat mana nak dapat ilmu ni, tak tahu. Tak tahu ke mana nak mencari. So itu dia punya cabaran pada waktu tu sebenarnya. Nak tanya siapa, nak cakap dengan siapa. Semua orang, kalau ahli keluarga saya sendiri pun saya tahu mereka pun terbeban. Sebab saya tak boleh nak duduk bersendirian. Saya tak boleh menjaga anak-anak saya. Saya tak boleh masak, tak boleh jaga rumah. Tak boleh bekerja. Tak boleh keluar rumah. Keluar rumah pun tak boleh. Keluar rumah takut rasa nak mati sebenarnya. Dia begitu. Jadi sebab tu saya hilang fungsi dalam kehidupan tu. So saya sebenarnya dalam tempoh tu dalam 6 bulan lebih lah Anis. Dalam keadaan begitu setiap hari. Setiap hari begitu. Jadi boleh bayangkan, sudah tentu ibu saya dengan suami saya yang bersama dengan saya. Anak saya pada waktu tu umur 5 dengan 3 tahun. Saya tahu mereka sangat terbeban dan suami saya pun makin lama dia rasa helpless. Rasa dia nak bantu saya tapi dia tak tahu macam mana nak bantu. Jadi lelaki bila tak tahu nak membantu, biasanya yang keluar adalah perasaan marah, betul? Dan perasaan marah tu sebenarnya valid sebab itu adalah expression of pain. Dia pun melalui satu kesakitan juga. Kesakitan sebab aku nak bantu bini aku ni tapi aku tak tahu macam mana nak bantu. Tapi melihat isteri begitu. Saya pula nak berkomunikasi, saya tak tahu sebab saya tak ada bahasanya. Aku lalu ini apa? Kalau kita macam sakit kepala boleh cakap aku sakit kepala kan. Tapi ini tak tahu apa benda sebenarnya. Sakit ni apa? Kenapa? Termenung macam tu je kan? Betul. Apa sebenarnya? Itulah orang kata cabaran penyakit mental yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tak dapat digapai oleh minda normal. Dia begitu sebenarnya. Dan masalah dia di sini adalah apabila itu yang kita nampak tapi kita menghukum ataupun
kita pula yang buat kerja Tuhan, ataupun kita pula yang menjadi Tuhan kan. Sebab kita menghukum dan berkata, kenapa macam ni, kenapa tak pergi kerja, ni gila, ni macam ni. Kalau dia begini, tak boleh pergi sekolah, tak boleh bagi lesen kereta, macam-macam lah stigma kat luar sana tu. Walhal dia tak faham cabaran individu tersebut itu bagaimana. Sebab individu itu pun confused, bercelaru. Individu itu mungkin tak tahu bagaimana nak berkongsi, ataupun mungkin dah cuba mendapatkan bantuan dan pertolongan tapi orang judge, betul? Orang pula label. Jadi dia merasa malu dan takut, dan itu menghindarkan dia untuk terus mendapatkan bantuan. Jadi dia pun berdiam diri. Tapi dia simpan tu, Anis, dia menjadi lebih mudarat. Bila dia lebih mudarat, simptom dia jadi lagi teruk. Betul? Bila simptom lagi teruk, itu yang berlakunya apa yang kita panggil pemikiran-pemikiran untuk mengakhiri kehidupan. Itulah. Itu yang berlaku. Tapi bukannya sebab individu tu nak mati, tetapi sebab dia nak mengakhiri kesakitan tersebut, dan jalan keluarnya pada waktu itu disebabkan oleh kesakitan yang amat sangat, dan orang kata trappedness tersebut, hopelessness tu, mungkin itu caranya supaya kesakitan itu berakhir. Dan itu juga adalah simptom penyakit tersebut. Dia begitu. Dia bukannya sebab aku tak nak sakit ni maka aku nak mati. Dia bukan begitu. Tapi sebab simptom penyakit tu berlaku, dan disebabkan oleh itulah fikiran itu berlaku. Dia macam tu. Tiba risau sebab bangun pagi tadi macam termenung tu kan. Dia memang kalau ikut normal manusianya memang akan ada harinya. Of course, ups and downs biasa. Ada time dia yang macam blur nak buat apa sekejap lagi tengah hari tunggu sampai malam kan. Tapi yang tu kategori macam mild lagi ke, ataupun itu normal. Itu normal. Emosi-emosi seperti perasaan yang sangat sedih contohnya, ataupun perasaan orang kata bimbang, resah, gelisah, itu semua emosi-emosi yang normal, anxiety. Sebab dia ada, orang kata ada trigger factor dia. Maknanya katalah orang yang tersayang meninggal dunia, sudah tentu kita sedih, sudah tentu kita terlalu sedih, sudah tentu kita mungkin terlampau sedih. Tetapi orang yang ada kemurungan contohnya, dia melampaui kesedihan sebab dia akan hilang fungsi dalam kehidupan. Maknanya dia mungkin simptom-simptom dia lah, mungkin perkara-perkara yang dulu dia sangat suka, dia dah tak suka contohnya. Ataupun pola tidur, pola makan berubah. Betul? Ataupun dia mula mengasingkan diri contohnya. Dia dah mula murung, dan dia merasa begitu secara konsisten berbulan-bulan, dan nak melakukan perkara rutin harian tidak mampu. Kalau orang biasa mungkin sedih 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Betul. Tapi bukan setiap hari secara berterusan, dan hilang fungsi dalam kehidupan juga tidak berlaku. Mungkin sukar tapi tak hilang fungsi. Betul? Mungkin dia mengganggu sahaja rutin. Tapi orang yang ada penyakit mental, pada awalnya itu yang berlaku sebenarnya. Itu yang banyak kita nampak, isolasi diri, duduk dalam bilik, gelap, tutup langsir, duduk sorang-sorang, tak boleh bekerja, selalu MC contohlah kan kalau orang yang bekerja. Jadi itu pattern yang kita nampak sebenarnya, sebab tidak dibantu, tidak dirawat, tidak diberikan sokongan. Sebab sekarang ni memang orang selalu duk sebut aku ada anxiety. Betul. Rupanya anxiety tu ada tahap dia. Betul. Kalau ikutkan macam anxiety tu masih di atas lagi lah. Anxiety disorder tu yang adalah penyakitnya. Selalunya yang dalam Miasa ni kan, yang berkongsikan ada masalah kesihatan mental ni ramai dalam kalangan lelaki ke atau perempuan? Okey, saya rasa itu biasa, semua orang mesti tahu. 70% yang datang ke Miasa wanita. Hanya 20-30% para lelaki. Dan itu biasa, Anis, disebabkan oleh stigma masih tinggi. Para lelaki biasanya malu, takut, dan biasanya juga tidak mahu ahli keluarga terbeban, disebabkan oleh orang kata cabaran-cabaran kesihatan mental mereka. Persepsi masyarakat biasanya lelaki ni kena kuat, lelaki adalah pelindung keluarga kan. Kalau lelaki juga ada isu kesihatan mental, macam mana keluarga tu? Biasanya persepsi negatif itu yang menyebabkan lelaki ni dia susah nak keluar dan bercakap tentang emosi ataupun berkongsi tentang apa sahaja masalah mereka. Bukan sahaja cabaran kesihatan mental, cabaran lain pun lelaki bukan tidak mudah berkongsi. Betul. Diorang diam, bila kita tanya
ada apa? Semua okey. Okey je kan. So susah nak minta mereka luahkan perasaan tu. Jadi kalau bila dah ramai dalam kalangan wanita yang lebih berkongsi kan, terutama dalam kalangan ibu wanita yang bekerja, macam mana kalau puan Anita nak bagi cadangan untuk mereka tak melalui fasa kesihatan mental ni, apa yang mereka kena buat? Okey, yang paling penting adalah untuk menjaga gaya hidup. Gaya hidup bagi saya adalah satu perkara asas, fundamental ya. Sangat penting sebenarnya. So gaya hidup ni apa? Paling penting tidur, sudah tentu. Tidur rehat yang cukup, Anis. So tidur ni 6 hingga 8 jam. Pukul 11 malam kalau boleh tolong tidur. Okey, sebab kita perlukan deep sleep. Kita perlukan tidur dan rehat yang cukup. Sebab kalau kita tak cukup tidur, apa yang berlaku? Nak fokus susah, tak ada, kurang tenaga, nak bekerja susah kan. Jadi para wanita ni perlu, bukan para wanita sahaja, tapi wanita sebab dia menggalas banyak tanggungjawab daripada segi, mungkin kalau dia ibu yang bekerja, tapi balik rumah dia tetap kena masak, kemas rumah, jaga anak contohnya. Jadi kadang-kadang mungkin kerja mereka double in that sense ya. Nak menjaga suami, nak menjaga anak-anak dan sebagainya. Tidur tu satu. Keduanya adalah makan. Jadi pemakanan tu kenalah orang kata seimbang, cukup time makan. Betul, tu penting. Ketiganya sudah tentu adalah exercise, bersenam. Beriadah. Very important. Kita yang kena, tu mungkin ramai susah nak buat kot. Susah nak buat. Mungkin banyak orang kata Puan Anita tak ada ruang waktu contohnya. Busy. Kena invest in time sebenarnya. Walaupun 20 minit InsyaAllah cukup sebenarnya untuk kita mungkin brisk walk ataupun jogging kan. Benda-benda ni penting yang sangat membantu sebenarnya untuk kita merembeskan hormon-hormon yang baik sebenarnya. Kemudian kita perlulah orang kata ada hobi-hobi tertentu. Macam Anis, contoh Anis suka buat apa? Pergi karaoke. Mungkin karaoke is good. Kita dapat orang kata meluahkan, nak bagi lepas kan. Contohnya. Jadi benda-benda ni semua sangat membantu sebenarnya ni. So bagi wanita ni kena ada tempat untuk mereka channelkan apa-apalah stres ke, mereka rasa runsing ke kan. Tak semestinya berkongsi, walaupun berkongsi is good, tapi berkongsi dengan orang yang anda percayai, meluahkan, bukan untuk mendapatkan solusi ya. Biasanya just nak mengurangkan tekanan bebanan yang kita hadapi. Tapi dalam masa yang sama kena ada hobi-hobi untuk nak de-stress. Yang kita orang panggil apa? Healing. Contohnya benda-benda yang healing tu, yang tu very good. Dan kemudian meluangkan waktu berkualiti lah dengan rakan-rakan, sahabat, dengan ahli keluarga, anak-anak, suami, isteri. Ni semua boleh membantu sebenarnya. Jadi kita nak pastikan para wanita dalam rutin seharian tu ada perkara-perkara ni. Kena ada. Duduk fikir, check balik kan. Checklist kan. Sebab kalau kita tengok dekat laman social media tu kan, memang banyak luahan tu sampai kita yang baca pun affected sekali. Betul. Macam teruknya. Bukan teruk, macam sampai macam ni orang boleh rasa kan. Betul sebenarnya. Sebab saya kalau bercakap mengenai tidur, saya kalau tidur yang contoh 8 jam tapi yang terjaga-terjaga tu. Betul. Yang tu sering terganggu. Memang akan affect hari kita tu. Siang tu macam blur tu kan. Betul. Sebab ada yang cakap kata tak ada masalah lah. Ada yang cakap okey. So kalau dia okey tu means okey je lah kan, biar je lah. Dia macam ni, mungkin kalau kita muda okey lah. Tapi as we grow older, dia makin lama dia akan terjejas sebenarnya juga. Of course. Sebab kita manusia, kita bukan robot. Kereta lama-lama pun rosak. Betul. Bayangan kita manusia yang banyak berfungsi setiap hari ini. Okey, kita nak tanya sikit yang pendekatan dari Miasa. Okey. Dia bawa mesej baru dalam istilah sakit mental ni kan. Boleh Puan Anita jelaskan sikit? Boleh. Jadi Miasa Malaysia ni keunikan kami adalah kerana kami memperkasakan para berjuang lah. Kita memperkasakan individu yang ada penyakit mental. Kenapa bermulanya begini? Sebab kita nak, sudah tentulah kan Anis, stigma tinggi. Betul. Persepsi tentang penyakit mental ni biasanya negatif kan. Jadi dengan cara kita memperkasakan mereka, kita mengetengahkan pengalaman mereka dengan harapan supaya masyarakat dekat luar sana lebih memahami sebenarnya orang yang ada penyakit mental ni kebenarannya apa. Macam Anis tanya saya tadilah, wanita bila melalui penyakit mental tu sebenarnya bagaimana? Contohnya sebab Anis tengah cuba nak memahami. Jadi apabila kita mengetengahkan perjuangan, kisah-kisah
para pejuang ni, harapan kita tu begitulah, supaya orang tak rasa takut, para pejuang pun tak rasa malu. Jadi kita cuba memertabatkan mereka. Dan ini penting. Jadi Miasa Malaysia kita ketengahkan para pejuang. Jadi pertama itu keunikan kami. Keduanya adalah semua program aktiviti kami memang orang kata it is led by orang-orang ataupun para pejuang ni lah. Jadi apa saja aktiviti kami, mereka yang mengajar. Supaya bila orang datang, orang pun dapat tengok, orang yang ada penyakit mental ni sebenarnya boleh bekerja. Sebenarnya boleh berdikari. Sebenarnya boleh membuat keputusan yang baik. Sebenarnya macam orang normal je. Ubah terus kita ubah persepsi tersebut. Dan pendekatan kami juga adalah satu pendekatan yang holistik, yang menyeluruh. Jadi kita memfokuskan kepada semua. Dan saya rasa yang paling penting kalau orang nak mudah faham adalah kita fokus kepada manusia tersebut. Kita tidak fokus kepada diagnosa. Kalau macam klinikal ni difokus kepada diagnosis kan, kepada diagnosa klinikal. Jadi macam mana orang tu nak sembuh? Simptom dia berkurangan contoh. Kita tak memberikan fokus kepada simptom. Kita tak memberikan fokus kepada klinikal aspek tersebut. Kita memberikan fokus kepada Anis ni adalah seorang manusia. Kekuatan Anis apa? Limitasi Anis apa? Apa yang Anis suka? Jadi kita memberikan harapan bahawa apa saja penyakit mental yang individu itu hadapi boleh sembuh sebenarnya. Dan definisi sembuh itu bukan bermaksud tak ada penyakit mental dah, tetapi boleh hidup bersama dengan penyakit mental itu dan berjaya. Dia boleh berfungsi. Tak jadi macam blur macam tu kan. Bukan saja berfungsi tetapi berjaya. Menjalani kehidupan yang berkualiti. Ada pilihan nak buat apa. Maknanya Puan Anita, saya nak buka bisnes ni, bismillah. Saya nak ambil PhD, bismillah. Saya nak berkahwin, bismillah, benda baik. Jadi kita memberikan harapan bahawa it is possible for them, how it is possible for anyone. Dia begitu. Okey, sepanjang kalau boleh kongsilah, sepanjang penubuhan Miasa ni dan ada pejuang-pejuang pesakit mental di Miasa, ada tak kisah yang paling membuatkan Puan Anita tersentuh lah, macam kes dia ni macam berat, yang memberi kesan. Okey, kes berat sebenarnya banyak, terlalu banyak. Yang memberikan kesan saya sebenarnya kan Anis, sebab saya ni orang kata an empath. So saya empathy saya sangat tinggi. Empathy saya sangat tinggi. Dan Alhamdulillah Allah hadiahkan sifat empathy ini disebabkan oleh saya sendiri melaluinya. Sebelum saya ada penyakit mental, saya tak ada sifat empathy. Mungkin sangat kurang, sangat kecil. Jadi saya tak boleh nak relate pun kalau orang tu melalui ujian yang teruk ke, yang orang kata parah ke kan, yang berat contohnya. Tapi selepas Allah uji saya memang, orang tu mungkin tak tahulah, orang tengok mungkin ujian dia kecil, tapi bagi saya ujian kecil tu pun saya dah rasa berat daripada segi it's not easy. Maknanya jadi empathy saya tinggi. Jadi kalau Anis bertanya tentang kisah-kisah yang mungkin berat, banyak kisah-kisah yang berat. Saya rasa dia menjadi sukar apabila kisah yang berat ini banyak ujian yang berlaku, keseorangan, kemudian tak ada yang bantu, dan penyakit mental mereka itu teruk ataupun severe tahapnya. Sebab kita tahu penyakit mental ni dia pun a spectrum kan. Betul. Dia ada penyakit mental yang sangat teruk contohnya ya. Khususnya kalau saya bagi contoh, mungkin orang yang ada penyakit schizophrenia disorder yang bersama dengan psikosis, yang mungkin mendengar suara, nampak benda yang tidak ada, bau benda yang tak ada contohnya. Itu sesuatu yang berat kan sebenarnya. Dan mungkin satu pengalaman yang menakutkan. Ialah saya tengah borak dengan Anis, tapi dekat telinga Anis boleh dengar pula suara. Takut. Kan? Ataupun dekat kamera ni tiba-tiba kat kursi kosong ni ada pula benda kat situ. Tapi sebenarnya tak ada. Sebenarnya tak ada. Dia je nampak. Betul. Ataupun daripada bunga ni keluar bau wangi-wangian. Tapi ni bunga plastik contohnya. Takut. Begitu. Faham. So if we can imagine. Jadi daripada orang kata itu sahaja kita tahu dia berat sebenarnya. Jadi bagi saya kalau dalam keadaan-keadaan begitu beratlah ni sebenarnya. Saya ada satu kisah para pejuang ni. Dia anak tunggal. Saya pun anak tunggal. Kemudian tidak pernah mengenali bapanya sebab sewaktu beliau seorang bayi, bapa dia meninggal. Kemudian bila umurnya awal masa dia sekolah rendah, ibunya pula meninggal.
kemudian dia sorang-sorang. Dan dia orang kata pindah daripada satu tempat ke satu tempat ke satu tempat, dan sampai hari ni beliau masih bergelut, dan hari ni beliau pun dah dekat 30 lebih dah umur. Susah, orang kata nak dapat kerja susah, orang pun tak bantu, orang pun tak peduli. Jadi kita boleh bayangkanlah kalau kita ni anak tunggal pun mungkin ada ibu bapa, mungkin ada ibu saudara, bapa saudara, mungkin ada tempat rumah untuk berlindung, mungkin ada makan, minum. Jadi bayangkan seseorang individu dalam keadaan begitu, kais pagi makan pagi. Kemudian bila ada penyakit mental, tak ada orang nak ambil bekerja, sukar. Mungkin kerja sekejap ke kan. Mungkin lepas orang dah tahu, orang takut ke, malu ke, tak nak ke kan, tidak diterima. Banyak sebenarnya Anis. Saya yang tu berat seorang-seorang. Kita yang seorang tapi ada orang sekeliling pun kita berat bila ujian berlaku kan. Juga berat. Betul. Okey. Kita nak relate sikit lah. Orang cakap kesihatan mental ni, sakit mental ni ada kaitan dengan gangguan-gangguan. Gangguan. Dari segi pemahaman Puan Anita, adakah benda tu betul ataupun ini semua sains, ini semua personality saja, tak ada kaitan dengan gangguan-gangguan syaitan ke, gangguan sihir ke apa ke, tak ada. Macam mana pendapat? Okay. Sudah tentu berkait. Ada gangguan syaitan untuk sesetengah orang, ada mungkin sihir, ada mungkin saka untuk sesetengah individu kan. Tapi janganlah semua ni tujukan kepada syaitan pula. Kesian syaitan pula selalu kena kan. Dia buat satu je, dituduh 10. Betul. Jadi saya pun pada waktu tu begitu juga, disebabkan oleh kita bila dalam keadaan orang kata penyakit ataupun kesihatan mental kita ni tak baik, kurang ni, dalaman pun mungkin kosong contohnya, jadi mudahlah gangguan-gangguan nak berlaku kan Anis. Jadi itu biasalah, boleh jadi, sudah tentu. Ada juga kadang-kadang elemen-elemen lain lah, yang sihir ataupun saka yang boleh mira nampak macam ada isu kesihatan mental mungkin. Jadi sebab itu penting untuk kita mendapatkan orang kata clinical assessment, penilaian secara klinikal untuk nak tengok betul ke tak ada sebenarnya penyakit mental ataupun tidak. Ataupun boleh pergi ke perawat juga sebenarnya. Bagi saya, kalaulah perawat-perawat kita juga mahir ataupun ada ilmu tentang kesihatan mental, dan daripada situ kita dapat orang kata penilaian yang tepat lah. Sebab kalau tak, semuanya akan menjadi gangguan. Betul. Jadi dekat situlah orang kata kita punya cabaran kita masih ada gap, orang kata. Dia jurang dia dekat situ. Kadang-kadang yang terover sikit pun ada juga. Semua gangguan. Betul. Tak ada cakap pasal kesihatan mental langsung kan. Jadi di Malaysia very typical. Malaysia memang standard. Kalau nampak agak lain tu, pergi jumpa ustaz, pergi jumpa perawat kan. Kadang-kadang pergi jumpa bomoh. Dan ini bukan saja untuk masyarakat Melayu, masyarakat Cina dan India juga sama sebenarnya. Dan ini berdasarkan data. Bukan saya cakap. Jadi pemilihan perawat tradisional, rawatan Islam lah kita cakap macam tu. Rawatan Islam tu sangat penting, tapi susah rasanya kalau sekarang. Kalau kita nak cari yang macam sahih. Yang sahih. Yang sahih, yang tahu semua dari segi klinikal dan dari betul, segi agak susah. Cuma bagi saya, kalaulah kita pergi rawatan Islam, bismillah, boleh menjalani rawatan tersebut. Sebab rawatan-rawatan ni pun bagus. Mungkin dia bagi ruqyah kan. Betul. Mungkin dia bagi orang kata certain hadis ke ataupun ayat-ayat Quran, doa untuk kita amalkan. Alhamdulillah, pasang ruqyah dekat rumah, pasang Al-Baqarah. I mean, these are all good things. Ini bagus sebenarnya. Membaca Al-Quran ataupun mendengar bunyi Al-Quran, ini juga adalah orang kata cara untuk kita nak merawat diri. It's all healing. It's all good sebenarnya. Tapi mungkin kalau kita ada penyakit mental, itu tidak mencukupi. Betul? Kita perlukan juga intervensi klinikal kan, ataupun intervensi-intervensi yang lain. Jadi yang penting adalah holistik, menyeluruh. Kita membaca Quran, kita mendapatkan panduan begitu, alhamdulillah bagus. Tapi kalau perlu benda-benda lain, nak pergi kaunseling ke, nak dapat peer support ke, nak mencuba hobi-hobi ke, itu semua kena perbetulkan. Tidur tak cukup, tapi nak pergi perawat je.
macam mana nak baik? Tak boleh juga. Lepas tu komplain perawat tu rawat tak baik. Betul. Padahal tidur 2 jam je kan. Dia begitu. Jadi kita perlulah semua aspek tu kena jaga. Semua komponen kena jaga. Tidur rehat yang cukup, makan, hobi, semuanya. Bacalah Quran, semayang, doa, minta dekat Allah. Jadi semua komponen ni penting. Spiritual sudah tentu. Dalam perjalanan kepada proses penyembuhan saya, memang spirituality dan agama itu salah satu komponen yang besar untuk saya. Sebab bila saya mendekati diri kepada agama, kepada Islam, kepada Allah, di situ saya nampak, oh sebenarnya Allah uji aku kenapa? Dan itu memberikan saya panduan, memberikan saya kekuatan, memberikan saya jalan keluar. Jadi bagi saya pada waktu saya dalam keadaan teruk tu, memang saya cuba solat, semua solat. Saya cuba hari-hari baca Quran, setiap hari berzikir, pergi kelas agama. Semua tu untuk mencari kekuatan dan mencari panduan sebenarnya. Alhamdulillah. Itu usaha banyak je. Betul. Kata, kadang-kadang orang fikir makan ubat kenapa tak baik, tapi rupanya kita ada cara lain. Ubat selain saja tu tidak mencukupi. Kena usaha dari segi lain juga. Semua segi. Tapi ada setengah orang yang berpendapat kata dia pasang Al-Quran, pasang ruqyah apa semua kat rumah, dia takut. Dia takut dari segi bila pasang tu jadi lagi teruk. Okey, boleh. Kalau dia mungkin jadi teruk kalau dia betul-betul ada mungkin sihir. Okey, itu mungkin sebab bila kita ruqyahkan ialah dia akan bergelut kan. Jadi kalau daripada pengalaman saya sendiri, kalau boleh bila kita nak pasang ruqyah tu janganlah sorang-sorang. Ataupun jangan apabila kita tengah buat benda-benda yang mungkin boleh terlepas daripada kawalan. Contohnya bawa kereta. Bawa kereta pasang ruqyah tapi sorang-sorang. Janganlah macam tu pula. Bahaya. Jadi bila kita nak pasang ruqyah tu, kita make sure ada orang lain bersama dengan kita kan. Kalau berlakunya apa-apa, so orang lain boleh bantu. Betul. Itulah dia. Dari segi tadi rawatan tradisional apa semua tu kan. Dari segi pasangan pula. Macam mana kalau macam Puan Anita ada suami yang memahami kan. Kalau orang yang dia pasangan dia tak faham. Dia tak faham. Okey. Untuk memberikan pemahaman ni dia bukan berlaku instantly. Suami saya pada awal pun tak faham juga. Ibu saya pun tak faham. Tak ada orang faham pun sebenarnya. Siapa nak faham penyakit mental ni bukan macam makan nasi. Penyakit mental ni sampai hari ni pun orang tak faham. Anis. Betul. Betul. Jadi bayangkan kalau kita yang dapat, seluruh keluarga tak ada ilmu, so macam mana mereka nak faham? Mereka pun tak faham. Jadi bila kita kata pasangan kita tak faham, kita yang melaluinya, kita pun perlu berusaha untuk memberikan pemahaman tersebut. Jadi macam mana nak memberikan pemahaman? Kena sabar. Itu memang ujian dalam kesabaran. Sebab tu kita kata hentaman ataupun hentakan pertama tu dalam kesabaran tu macam mana kan, sabar pada hentakan yang pertama. Jadi macam mana kita nak melalui proses tu, kita sebagai pejuang kita perlu sabar, kita perlu tinggi. Sebab berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul sebenarnya. Jadi untuk kita nak memberikan pemahaman tu, kesabaran daripada kita perlu tinggi. Orang yang tersayang yang membantu kita dan menyokong kita juga kesabaran perlu tinggi. Sebab mereka tak merasai apa yang kita lalui. Mereka tak nampak. Mereka tak faham. Mereka tak tahu apa nak buat. Jadi sudah tentu mereka tu rasa pun sangat terbeban. Itu yang kadang-kadang berlaku. Pergaduhan kan. Banyak sebenarnya kan. Kita gaduh, argue, tak setuju, rasa orang tersayang tak cuba mungkin. Setiap hari keadaan nampak sama je, macam kita tak cuba contohnya. Jadi para pejuang sendiri pun kenalah slowly memberikan pemahaman. Jadi berkongsi. Kita cuba berkomunikasi. Kalau kita tak memberitahu mereka apa yang kita perlukan, orang tersayang tak akan tahu. Katalah kita perlu space contohnya, kena bagi tahu, okey, jangan tanya banyak sangat soalan. Okey, kalau nak tanya soalan tu satu tapi jelas, direct. Jangan membebel contohnya. Benda tu membuatkan kita lagi runsing, membuatkan kita lagi rasa tertekan. Jangan tanya contoh, bila nak baik ni. Kita dalam otak kita setiap hari pun kita dah fikir, bila aku nak baik ni, doa pun ya Allah bagilah aku sembuh hari ni. Kita pun dah minta, dah merintih, dah memohon, dah menangis, semua dah buat dah. Tapi Allah belum bagi kesembuhan lagi. Kemudian habis je solat, tengok pula muka ahli keluarga pun bagi tekanan tu. Bila kau nak baik, kenapa kau tak cuba nak baik?
Inilah dia perjuangan. Hidup ni perjuangan, Anis. Jadi bayangkan sesuatu yang kita tak nampak ni, perjuangan ni besar. Jadi ini adalah perjuangan dalam kesabaran. Ini adalah, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil, is a journey to humility sebenarnya. Untuk Allah nak turunkan ego kita. Allah nak tengok kita, minta kepada dia. Allah sebenarnya nak dengar ni. Nak dengar rintihan kita. Tapi kadang-kadang kita ni pula, kita panggil terlalu humble, yang tak nak minta dekat Allah. Padahal Allah ni kita minta, Allah boleh bagi. Duk tunggu kan? kan? Allah duk tunggu je. Anis, bila kau nak minta kat aku ni? Kan aku tunggu je. Buat malu pula nak minta kan. Padahal bukan aku malu, boleh bagi. Kadang-kadang bukan malu, malas. Malas pula. Bukan saya Disclaimer. Kita nak masuk mengenai dunia kerjaya pula. Dunia kerjaya. Macam okay, kalau ada pekerja yang ada tanda-tanda pesakit mental ni kan. Okay. Apa yang majikan boleh buat sebenarnya? Kalau Puan Anita nak bagi suggestion ke, majikan kena ambil tahu dari segi mana? Macam mana nak tahu pekerja aku ni ada masalah ni? Okey, betul. Jadi di Miasa Malaysia ni, lagi satulah apa yang kami buat adalah banyak bengkel-bengkel, kan, kita buat training dan sebagainya, sebab kita nak memberikan ilmu kepada masyarakat di luar sana bagaimana kita nak menjadi pendengar dan penyokong yang efektif. Nah, bagaimana kita nak menyantuni individu-individu yang ada penyakit mental ni macam mana sebenarnya. Okey. Jadi kalau di tempat kerja ni, apa yang kami selalu sarankan adalah have a difficult and hard conversation. Kita sebagai masyarakat Melayu khususnya, bila kita nak bertanya, bila kita nak bercakap, bila kita nak berkomunikasi, kita suka lapik 10 lapik. Betul? Ya, kita berkias-kias semua, tak nak tanya terus. Kita kena bertanya, tetapi bertanya bukan untuk menghukum, Anis. Bertanya untuk nak memahami. Okey, jadi bila kita nak bertanya ni, kita kan suka nak menghukum, kau kenapa macam ni? Kan kita macam menekan. Okey, kita boleh bermula dengan, Anis, aku nampak engkau nampak macam agak lain. Okey, Anis, ke belakang ni nampak runsing, kan? Ada apa-apa Anis nak kongsikan? Kita membuka ruang. Tiba macam nak meluah terus. Nak meluah, betul. Jadi kita membuka ruang sebenarnya. Ataupun kalau nak bermula di tempat kerja, mungkin saya nampak prestasi kerja Anis nampak macam agak merosot. Ada apa-apa yang Anis nak berkongsi? Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Jadi kita membuka ruang. Kita bukan menghukum. Betul? Betul. Kenapa saya tak datang kerja ni? Malas Orang tu baru nak buka mulut terus. Terus tak jadi. Terus tak jadi nak share. Betul. Jadi we have to have these conversations in workplaces untuk kita nak menyantuni dengan baik. Untuk kita datang daripada leadership yang kita panggil penuh empathy dan kasih sayang. Inilah sifat empathy sebenarnya. Sebab kita tahu tak ada orang yang bangun pagi tak nak pergi kerja sebab malas. Contoh. Mesti ada sesuatu perkara yang berlaku sebenarnya. Sebab dia tahu dia perlu mencari duit supaya isteri ada makan. Anak boleh pergi sekolah. Contoh. Suami biasanya. Tapi kenapa tiba-tiba suami tak nak pergi kerja? Bukan sebab suami malas. Mesti ada sesuatu yang berlaku sebenarnya. Jadi sebagai majikan yang bertanggungjawab dan yang ambil kisah dan prihatin tentang para pekerja, sudah tentu perlunya ada komunikasi yang sebegini. Komunikasi yang terbuka. Yang memberikan pekerja tu ruang untuk mereka dapat meluahkan secara jujur. Kita panggil being present as their authentic self. Betul, kita show up dengan diri kita yang sebenar. Bukannya kita datang sebagai seorang pekerja yang pakai jaket ke whatever. Tapi saya datang ke tempat kerja sebagai Anita Abu Bakar, seorang ibu, seorang isteri, seorang pejuang yang melalui orang kata ujian dengan penyakit mental, dan saya sebegini sebenarnya. Begitu. Tak mudah sebenarnya. Ya, betul. Sebab kadang orang tak faham kan. Betul. Terus judge. Kau malas, kau tak boleh buat ni, kau tak boleh buat tu. Tapi sebenarnya dia simpan benda lain dekat dalam. Betul. Dia nak luah tak jadi. Semua orang melalui pelbagai ujian dalam kehidupan. Tapi setengah orang dia simpan. Setengah orang mungkin berani untuk berkongsi. Tapi kita sangat mengharapkan yang kita dapat, orang kata menormalisasikan lah benda-benda macam ni kan, supaya kita tak tunggu dekat hujung baru kita nak mendapatkan bantuan dan rawatan. Dan biasanya para lelaki begini. Sebab tu orang kata kejadian bunuh diri kebanyakannya semua para lelaki sebenarnya. Sebab para lelaki tunggu sampai hujung baru nak meminta bantuan dan pertolongan. Ini yang berlaku. Kalau ramai daripada kalangan lelaki lah. Dia memang susah dia nak luahkan. Betul. Kalau pandangan Puan Anita,
kalau nak bagi cadangan dekat kaum-kaum lelaki di luar sana ni, apa yang boleh buat supaya mereka ni nak luahkan perasaan? Saya rasa ni susah sebab yalah kita pun di Miasa Malaysia cuba orang kata encourage kan. Saya rasa dia benda ni perlukan satu apa orang kata systemic change. Dia memerlukan satu perubahan sistemik yang besar sebenarnya supaya kita memberikan ruang kepada mereka, sebab persepsi umum masyarakat ni membuatkan lelaki rasa kalau bercakap tentang emosi ni lemah, tak kuat, lembik, apa lagi, ni label-label dia. Jadi bila lelaki nak berkongsi tentang emosi, lelaki bersama dengan lelaki pun begitu. Bukan saja masalah isu kesihatan mental, isu apa sekalipun, kesusahan, kecabaran apa yang para lelaki lalui pun bersama-sama dengan rakan mereka pun dia tak berkongsi. Kalau boleh aku okay, I'm good, aku champion bro kan. Jadi bukan saja penyakit mental, kalau benda lain pun mereka susah nak berkongsi, Anis. Bayangkan penyakit mental yang stigma ni tinggi melangit ni, lagilah susah. Jadi kalau boleh ahli keluarga, orang yang terdekat ni lah yang bantu. Sebab kita bila dengan ahli keluarga sendiri ni, malu kita mungkin kurang kan. Sebab mereka bersama dengan kita susah senang. Mereka bersama dengan kita dan tahu orang kata kekurangan kita, kelebihan kita bagaimana. Bila kita dalam keadaan yang teruk bagaimana. Jadi saya mohon kalau ahli keluarga yang boleh menimba ilmu, supaya mereka yang boleh menjadi kekuatan, semangat kepada para lelaki. Jadi para lelaki tahu bahawa okey, kalau aku kononnya lembik pun, isteri aku ada di situ, ibu aku ada di situ, adik-beradik ada bersama dengan aku, and it's okay. Dia begitu. Sebab penyakit mental ni boleh sembuh. Ini harapan dia sebenarnya. Penyakit mental walau bagaimana orang kata tahap dia teruk pun, dia boleh sembuh. Sebab itu kan janji Allah. Betul. Semua penyakit ada ubat kecuali mati. Kena yakin. Kalau kita rasa tak boleh sembuh, kita tak yakin dengan Allah sebenarnya. Ouch. Sebab ramai yang cakap tak boleh sembuh, kau gila selama-lamanya. Tapi ingat, semua macam mana kau tahu sembuh. Kau pernah gila? Kau pernah gila ke? Kau macam mana kau tahu tak boleh sembuh kan? Betul. Jadi ingat, kalau segila mana pun kita boleh sembuh, insyaAllah. Boleh sembuh, insyaAllah. Okay. Kita nak ada di ujung-ujung dah ni, tapi kita nak minta kongsikan jugalah Puan Anita, kongsikan boleh langkah-langkah penyembuhan diri yang Puan Anita buat sendiri. Apa dari segi amalan harian ke? Boleh. Nak sembuh daripada penyakit mental ni suatu perjalanan yang jauh, satu perjalanan yang sukar. Jadi itu benda pertama yang kita kena terima dulu. Sebab bila kita melalui penyakit mental ni, biasanya Puan Anita, saya dalam 3 bulan boleh sembuh tak? Biasanya itu kan soalan FAQ dia. Sebab orang kalau melalui kesakitan dengan penyakit mental ni, dia nak cepat baik. Jadi perkara pertama saya mohon untuk terima adalah perjalanan dia perit, perjalanannya jauh. Tapi of course itu bergantunglah. Kalau mungkin Allah rezekikan cepat, maka cepatlah. Tapi itu pengalaman saya dan pengalaman banyak para pejuang di sana, memang jauh dan memang perit dan memang sukar. Keduanya adalah kalau kita nak baik, usaha dan komitmen kita dan disiplin kita kena tinggi. Sebab dia tak boleh kita nak memperbetulkan gaya hidup. Contohnya nak exercise, nak berubah rutin kan. Exercise, kita nak exercise, pointer saya nak exercise sekali seminggu. Tak boleh lah. Sekali seminggu tak cukup. Lepas tu kita nak ada habit-habit yang positif dan baik. Untuk kita nak ada habit yang baik ni, Anis, dia perlukan 40 hari sebenarnya. It's 40 days to instill a habit. Untuk buang habit pun 40, nak ada habit yang baik pun 40 hari sebenarnya. Jadi kalau 40 hari, kita miss 1 hari, kita bermula hari pertama balik semula. Dia begitu. Sebab kita nak ada pathway yang baru dalam otak kita ni kan. Jadi kita perlukan consistency tersebut. Consistency tu key sebenarnya. Jadi kita perlu memperbetulkan gaya hidup kita. Jadi itu yang saya kongsikan di awal tadi tu. Tidur, rehat yang cukup, makanan yang sihat, orang kata invest in hobbies kan, luangkan masa berkualiti. Ni semua penting sebenarnya. Itu semua perkara asas fundamental kena betulkan dulu. Kemudian kena menimba ilmu tentang penyakit mental. Nak kena fahami simptom aku begini, kenapa? Kenapa aku rasa macam ni? Kenapa reaksi aku, respon aku sebegini? Masalah aku apa sebenarnya? Apa yang aku kena perbetulkan? Jadi soalan-soalan yang sukar ini perlu ditanya kepada diri sendiri dan perlu ada jawapan. Kenapa perlu ada jawapan? Sebab kita kena tahu macam mana nak atasi.
Bila kita tahu bagaimana nak atasi, bila dia berlaku lagi, kita boleh mengatasi, menangani dengan lebih baik. Itu penting sebenarnya. Dan ini semua perlukan satu usaha, komitmen, disiplin yang sangat tinggi. Kemudian sudah tentu spiritual dan religion. Perlu solat, perlu baca Quran, perlu zikir, perlu masuk kelas agama, perlukan orang kata reminders benefits the believers, betul? Kita perlu peringatan-peringatan ini. Kita perlukan panduan, kita perlukan jalan keluar, sebab kekuatan tu ialah kita, kalau orang normal nak istiqamah pun susah. Bayangkan orang yang Allah memberikan ujian bertubi-tubi. Betul. Dia bukan mudah sebenarnya. Dan sudah tentu ujian dalam kesenangan pun tak mudah lah kan. Jadi itulah Anis sebenarnya apa yang saya lakukan setiap hari dengan komitmen yang sangat tinggi, dengan disiplin yang sangat tinggi, dan lama-lama benda tu jadi orang kata apa, sweetness, orang kata sweetness in the ibadah. Kita dah tak rasa susah. Pada awal ni tu sukar, lama-lama benda tu menjadi biasa dan menjadi rutin, dan kita dapat kemanisan dalam membuat perkara-perkara tersebut. Dan daripada situlah orang kata proses penyembuhan itu bermula. Kalau ada lebih detail, kalau ada surah ke zikir ke yang boleh. Suka, sebab penonton Sirat Limau ni dia suka klip-klip yang dia boleh ilmu macam zikir, contoh surah daripada sini dia nak Betul. dia nak simpan, dia nak baca. Bagi saya paling penting untuk nak mendinding diri sudah tentu surah Qul lah. The 3 Quls itu bagi saya penting. Ayatul Kursi of course. Al-Baqarah kalau boleh baca setiap 3 hari ulang. Setiap 3 hari ulang, ataupun boleh pasang juga. Saya rasa ini penting. Saya amalkan manzil sebenarnya. Banyak orang amalkan mathurat kan. Tapi saya amalkan manzil sebab dalam manzil ni ada ayat pendinding, ada ayat ruqyah, semua ada di complete. Jadi pada mula dia tu saya amalkan setiap solat subuh dan maghrib. Tapi bila dah selalu baca, saya hafal dan amalkan dalam setiap solat fardu. Jadi kalau saya solat bersendirian, tak ada suami, tidak dalam keadaan berjemaah, jadi saya baca, masukkan dalam solat saya lah. Jadi lama-lama tu kita jadi orang kata hafal, jadi kita amalkan. Kemudian saya baca Quran pada waktu yang saya sangat teruk tu, saya baca juzuk-juzuk lah. Jadi setiap hari 1 juzuk complete, supaya memberikan saya kekuatan. Dan satu zikir yang saya amalkan pada waktu tu adalah Ya Qawi Ya Matin, sebab saya minta orang kata tumpang kekuatan Allah SWT lah. Maha kuat kan, maha orang kata kekuatan Allah tu saya tumpang untuk saya rasa kuat. Begitu. Jadi saya amalkan zikir-zikir tersebut lah. Jadi setiap hari memang bacalah. Orang nampak mulut kumat-kumat macam ni, tapi sebenarnya kita tengah berjuang untuk sembuhkan diri. Betul, untuk menyembuhkan diri tu satu, tapi untuk berasa tenang. Sebab bila kita dalam keadaan tu, dia berserabut sebenarnya. Jadi untuk dapat clarity, peace of mind, peace in the heart, jadi zikir tu saya Ya Qawi Ya Matin, saya minta kekuatan daripada Allah tu, saya tumpang di situ. Dan itulah saya baca terjemahan ayat-ayat Quran untuk saya orang kata dapat memahami Allah uji saya dengan penyakit mental tu untuk apa sebenarnya, apa lessons behind it, apa yang Allah nak berikan kepada aku, apa yang Allah cuba ajarkan kepada aku sekarang ni. Jadi itulah sedikit panduan yang saya buat. Tapi manzil tu kekuatan saya, zikir tadi itu kekuatan saya. Dan daripada situlah saya, orang kata saya ni buktilah kalimah la haula wala quwata illa billah itu benar. Kita ni kalau tak ada kekuatan Allah tu tak mampu sebenarnya. Jadi itulah sebenarnya yang berlaku lah pada saya pada waktu tu. Take note nanti tulis. Kalau terlupa ke apa, tulis, boleh rewind balik. Boleh rewind. Okay, jadi rasanya penutup kita nak tahu jugalah apa harapan Puan Anita untuk Miasa di tahun-tahun akan datang. Okay, terima kasih banyak-banyak Anis. Harapan saya tu banyak. Harapan saya besar selalu. Setiap tahun harapan saya ni supaya akhirnya orang kata stigma tak lagi wujud. Walaupun itu mungkin far-fetched, tapi kalau boleh stigma tidak lagi wujud, diskriminasi tidak lagi berlaku. Individu yang berjuang dengan penyakit mental ni orang kata
is dignified lah, memertabatkan mereka, diberikan peluang seperti orang lain. Sebab sekarang ni stigma terlalu tinggi, terlalu dahsyat. Dan saya sangat berharap agar kita tidak mudah orang kata menghukum walaupun kita tak ada ilmu ataupun kurangnya ilmu. Untuk kita datang daripada sifat empathy dan kasih sayang. Apabila sesuatu tragedi berlaku, apabila sesuatu orang kata laporan di media berlaku, tidak menghukum kepada ni mesti mental. Biasanya itu yang keluar kan. Mesti mental. Daripada yalah ahli masyarakat dan juga netizen-netizen, saya mohon di social media ni kita lebih beradab lah, sebab kita jangan lupa di sebalik tumahan, tuduhan, penghukuman, penghakiman kita tu adalah seorang manusia yang juga orang kata ada ahli keluarga yang lain, yang juga mahukan tempatnya di dunia ni, yang mahu dihargai, yang mahu didengari, yang telah pun disisihkan terlalu lama. Saya harap kita tahu bahawa semua insan mahu disayangi, mahu diterima, mesti diberikan peluang. Kita pun dah tahun 2026 ni, kita cuba menimba ilmu supaya tidak ada lagi insan yang tertinggal, insyaAllah. Alright, kita nak tanya Puan Anita tentang sekarang ni wujud pendapat baharu dalam dunia kesihatan mental tu. Macam yang saya baca kat sini, workplace regulations, discriminalization of suicide ni, dan limit-limit untuk laporan berita mengenai kesihatan mental. Okay, decriminalization of suicide attempts itu sebenarnya. Jadi ini berlaku saya rasa 2000, baru lagi dalam 2 tahun di Malaysia. Di mana kalau kita cuba ada percubaan untuk bunuh diri, tidak lagi dianggap tu satu, tidak lagi dianggap satu jenayah. Maknanya dulu kalau kita cuba nak bunuh diri tetapi tidak mati, kita dipenjarakan dan juga kena penalty, kena bayar. Dan ini sebenarnya menyumbang lagi kepada stigma, sebab kita melihat percubaan bunuh diri itu sebagai suatu jenayah. Kita anggap sebagai suatu jenayah. Walhal orang yang mencuba untuk membunuh diri, kebanyakan waktu ada cabaran-cabaran mereka kan. Macam saya sebutkan di awal tadi. Jadi contoh orang yang melalui penyakit mental, kemurungan khususnya, dalam keadaan yang teruk, tertekan, kemudian tak dapat bantuan, tak ada intervensi, tak ada sokongan dan sebagainya, makin lama makin mudarat, makin teruk. Kemudian simptom-simptom itu berterusan, dan itu adalah satu simptom yang kita dah belajar di awal tadi, maka berlakulah percubaan untuk bunuh diri. Kemudian apabila berlakunya percubaan bunuh diri, kita pula memenjarakan mereka. Dahlah tak sihat, dahlah perlukan bantuan dan sokongan yang kita tak bantu. Lepas tu nak masukkan dia pula dalam penjara. Jadi alhamdulillah satu langkah yang sangat progresif, sebab bila kita jenayahkan percubaan bunuh diri, maka kita ambil kes sebegitu, kita dah nampak dia ni sebenarnya individu ni ada isu ataupun tidak sihat contoh. Jadi kita rawat dia pula. Jadi ini satu tindakan ataupun langkah yang progresif. Bukannya kita orang tu tak sihat, kita anggap dia sebagai penjenayah pula. So itu satu langkah yang progresif. Kedua, sekarang ni kalau kita melihat kepada contohnya bullying. Bullying menjadi satu isu yang telah pun diketengahkan secara besar. Which is good, sebab kita dah ada akta pun sekarang ni. Jadi kalau orang nak cyberbully ke, orang nak bully ke, ada repercussion. Kita tak boleh suka-suka je nak cyberbully orang. Kita tak boleh suka-suka je nak bully. Kalau kita membuat begitu, ada dia punya penalty dia, penalty penjara dan sebagainya. Jadi sekarang ni orang lebih berhati-hati. Orang tak boleh suka hati nak cyberbully ke, orang tak boleh suka hati nak bully je, walaupun masih lagi berlaku, tapi at least ada orang kata repercussion, ada sesuatu tindakan yang boleh diambil kalau perkara-perkara sebegini berlaku. Jadi itu satu langkah yang progresif juga. Ketiganya adalah laporan media. Kita semua saya rasa maklum, laporan media banyak mensensasikan apabila ada orang yang bunuh diri. Jadi dia macam ni, dia ada orang kata harm, bahaya dia apabila kita membuat laporan orang ni bunuh diri di sekian tempat dengan cara sebegini. Kenapa? Sebab individu yang dalam keadaan aku nak hidup ke, aku nak mati ke, baik aku mati ke contohnya, dalam keadaan golongan-golongan apa yang kita panggil golongan rentan ini, menyebabkan mereka trigger. Mereka akan rasa macam kalau dia tu duduk kat lokasi ni memakai cara sebegini boleh mati, aku pun nak buat perkara yang sama.
Jadi ini yang apa kita panggil dalam bahasa Inggeris, dia suicide contagion dan juga suicide copycat. Jadi kita meniru cara individu itu mati sebab kita tahu kalau kita buat cara ni kita pasti mati. Dia begitu. Jadi itu bahaya dia. Jadi sebab tu bila dah keluar daripada contohnya content forum baru-baru ni dan juga MCMC di mana ada langkah-langkah sebegini, bagus sebabnya laporan media pun menjadi lebih selamat. Sebab laporan media ni bukan saja tentang ethical reporting tetapi dia perlu safe reporting. Laporan itu perlu selamat. Jadi bila kita tak ada ilmu, kita rasakan Puan Ita tapi betul, laporan ni betul sebenarnya, memang betul dibunuh diri, memang betul dibunuh diri begini, memang betul dibunuh diri di tempat ini. Tapi anda cuba fikir kalau itu anda, kalau itu keluarga anda, mana privasinya? Akan dihukum tahu sebenarnya. Masyarakat hukum, ni tengok keluarga ni nampak okey je rupanya. Anak lemah iman. Rupanya tak kuat. Rupanya ini, itu. Orang tu dah mati pun kita masih menghukum, Anis. Jadi sebab itu bila kita ada langkah-langkah sebegini secara kolektif, ini adalah satu langkah proaktif dan satu kemajuan. Benda yang saya tak nampak lagi di Malaysia ni yang kurang adalah apa yang kita panggil deinstitutionalization in mental health care. Satu perkataan yang sangat besar sebenarnya, tapi ini adalah kita panggil niah institusi di mana individu-individu yang ada penyakit mental yang lebih kronik biasanya diletakkan di institusi kesihatan mental yang kita panggil, contoh orang tahu Tanjung Rambutan contoh. Anis bayangkan dia sama juga dengan istilah penjara itu tadi, sebab kita mengasingkan mereka. Mereka melalui satu penyakit mental yang sudah pun kronik, yang mungkin dah pun disisihkan dalam komuniti. Kemudian kita sisihkan mereka lebih pula sebab kita letakkan mereka di suatu tempat yang sudah tentu label tu besar. Betul? Kita dah tak sihat. Kenapa engkau asingkan lagi? Kenapa letak dalam mereka dalam keadaan sebegitu? Kemudian menjalani mungkin kaedah-kaedah pemaksaan, kena paksa makan ubat ke, kena paksa menjalani treatment apa-apa ke contohnya. Kita untuk baik, kita perlukan apa yang kita panggil informed consent. Maknanya informed decision. Kita bagi tahu, okay Anis, ini perkara-perkara yang mungkin kalau Anis nak cuba, Anis nak buat yang mana satu. Kan kita memperkasakan individu tersebut. Sebab individu tu yang hidup dengan penyakit mental tersebut, bukan kita. Tak ada kita terus bagi yang kena buat ni. Tak, betul. Kita pula yang lebih tahu. Itulah. Padahal kita tak hidup dengan penyakit mental tu. Jadi ini yang kita tak berapa nampak sangat di Malaysia ni. Sebab Malaysia ni lebih kepada kalau penyakit mental je makan ubat. Kalau tak makan ubat tak boleh baik. Contohnya itu persepsi dia. Dan itu juga persepsi umum. Sebenarnya kita manusia. Kita kehilangan pekerjaan. Lepas tu bagi je ubat. Kerja tak ada lagi ni. Macam mana nak baik? Macam mana nak baik kan? Betul. Dia istilah dia sedangkan begitu. Ubat dia kerja yang baru tu. Betul. Tapi kena makan ubat lain. Sampai bila lah tak baik-baik lah jawabnya. Jadi inilah sedikit sebanyak tentang orang kata kemajuan yang dah pun berlaku di Malaysia ini, dan juga sudah tentu penglibatan lah para pejuang sendiri dalam pemindaan akta dan sebagainya. Tapi kita nak melihat lebih lah, sebab sekarang ni penglibatan tu ada tapi tak begitu banyak. Masih lagi pakar-pakar klinikal yang terlibat apabila ada pindaan-pindaan sebegini. Macam mana sesuatu akta tu nak menjadi satu solusi yang konklusif kalau orang yang hidup dengan penyakit itu tidak terlibat sama. Contohnya dia ada kanser, tapi yang membuat segala-galanya para doktor je. Orang yang melalui kanser tu tak tanya pendapat ke? Tak terlibat ke? Jadi kita perlu suara-suara para pejuang ini, input-input dari para pejuang sendiri, sebab mereka yang hidup dengan penyakit itu setiap hari. So they are experts. Kami juga pakar. Kami pakar pengalaman. Anda pakar teori. Jadi berbeza di situ. Jadi kita perlukan mengharmonikan. Jadi kita bekerjasama. Secara silo boleh. Anis boleh buat benda secara silo, saya juga boleh. Tapi kalau kita bekerjasama, kita boleh membuat satu miracle, kita panggil. Dan kita perlu miracle-miracle ini, Anis. Yelah, kalau orang tu tak mengalami sendiri, macam mana dia nak bercerita dekat orang kan? Dia boleh secara teori sajalah kan? Betul. Macam kita ambil contoh Majlis Kebangsaan OKU ke contoh kan. Tapi dalam tu bukan semua OKU. Kenapa? Sepatutnya kalau dia adalah satu badan OKU, dia perlu semua ahlinya perlu OKU. Dia begitu sebenarnya. Kalau nak pun mungkin 1-2 lah representasi daripada luar. Tapi kalau badan tu badan klinikal, pakar, semuanya pakar. Tak ada pula orang yang bukan pakar dalam tu. Jadi kenapa kalau badan yang bukan pakar
pakar pun nak masuk dalam tu. Itu saya tak faham sebenarnya. Jadi begitulah. Jadi saya harap kita bagi ruang, kita tahu line kita dekat mana. Jangan masuk line orang. Orang juga faham benda ni. Jadi tapi kita bekerja sama. Begitu. Okay. Ada soalan tambahan tadi yang mengatakan ada orang-orang yang dari badan unit beruniform, contohnya komando apa semua tu kan, lebih berpotensi, berisiko tinggi untuk dapat PTSD. Betul ke? Ada ke data yang menunjukkan? Okay. Jadi kita ambil contoh mungkin ya, kepada orang kata brothers and sisters kita, contoh di Gaza, di Palestine. Kalau kita lihat daripada situ ya, mereka duduk di dalam zon peperangan. Kita melihat mereka-mereka mungkin askar-askar yang pergi ke situ juga untuk membantu contohnya. Bila kita duduk dalam zon peperangan, apa yang kita lihat? Apa yang kita nampak sebenarnya? Keadaan teruk, kesengsaraan. Betul. Itu bukan satu keadaan yang mudah. Kita yang duduk dekat Malaysia ni Anis, yang jauh sekalipun pun terkesan. Betul. Bila kita selalu kita tengok orang yang meninggal, budak-budak kecil yang terkena bom, yang cedera, yang kehilangan ibu bapa, kehilangan orang yang tersayang, kita terkesan dengan sangat teruk juga kadang-kala. Bayangkan mereka yang berada di situ. Jadi sudah tentu mereka lebih prone, orang kata lebih cenderung mendapat PTSD because of that. Sebab mereka dah, kita boleh bayangkan ya, askar-askar kita kalau pergi ke zon-zon sebegini untuk peace mission yang mereka tidak terlibat dalam combat pun, mereka sangat terkesan sebenarnya. Mereka sangat cenderung nak dapat. Walaupun mereka tidak bertempur sekalipun. Kenapa? Sebab setiap hari melihat kesengsaraan tersebut. Tak mudah ya untuk melihat kesengsaraan setiap hari. Jadi sebab tu saya punya, orang kata, melihat doktor-doktor di sana kan, melihat sukarelawan di sana, contohnya Gaza khususnya. Saya punya, orang kata, respect terhadap mereka tu sangat tinggi sebenarnya. Sebab bukan mudah. Bukan saja melihat, tetapi membantu dalam masa yang sama. Jadi sudah tentu mereka cenderung. Dan juga contoh Navy, seafarers kan, yang keluar ke laut jauh daripada keluarga, 6 bulan baru balik contohnya. Ini bukan satu keadaan yang mudah. Mereka juga sangat cenderung sebenarnya untuk bukan saja PTSD tapi anxiety, depression. Mungkin sekarang lebih mudah sebab dah ada social media and connection apabila mereka berada jauh di laut. Tetapi anda boleh bayangkan tak, 6 bulan jauh di lautan, tak ada interaksi dengan orang luar, tidak dia tak dock pun, tak duduk di darat untuk nak, orang kata, ada normalcy tu, tak ada. Dan terputus daripada dunia luar daripada segi tu. Jadi itu bukan sesuatu yang mudah tau. So bila keluarga ada isu, isteri sakit, anak perlu ini, tapi kita masih berada di laut dan tak dapat pulang. Bagaimana rasanya Anis? Kita kalau nak bayangkan tu, mungkin dalam lockdown masa PKP lah kot. Paling dekat kita boleh bayangkan. Tapi kita masih dalam keadaan aman di dalam rumah sendiri. Kita ada juga kebebasan itu. Tapi mereka tidak ada. Dan perlu fokus kepada kerja. Perlu produktif. Setiap hari. Itu aja yang mereka hadap. Jadi kita perlu beri respect sebenarnya. Bukan mudah. Jadi sudah tentu kesihatan mental mudah terjejas. Mungkin tak kenal siapa-siapa pun atas kapal tu. Betul. Mungkin tak ada sistem sokongan di atas kapal. Mungkin nak pergi mana, nak healing tu macam mana Anis? Dia punya situ healing atas kapal. Semua situ je. Semua situ sahaja. Dan ada kadang-kadang kawasan yang memang ada kawasan yang terputus line. Betul. Tak ada line, tiba-tiba nak call. Sebelum ni tak ada line langsung. Sebelum ni tak ada line langsung. Betul. Sekarang ada pun ada yang tiba-tiba diam je kan. Betul. Tiba-tiba balik, ibu dah meninggal contohnya. Jadi apa yang membuatkan kita rasa mereka tak cenderung? Apa yang membuatkan kita rasa mereka kebal? Mereka tak kebal, mereka juga manusia. Cuma mungkin persediaan mereka tu berbeza. Tapi selagi belum berlaku, selagi itu kita tidak tahu. Kita mungkin rasa, oh kalau itu berlaku saya okey wanita. Sebab benda tu tak berlaku lagi. Betul. Kaitan dengan seseorang yang dah ada OKU card tu, macam Puan Anita, macam mana? Dia akan susah dapat kerja ke? Ataupun layanan dia akan sama ke? Okey. Tak ada OKU card pun susah nak dapat kerja kalau kita mengaku kita OKU. Jadi boleh bayangkanlah kalau ada kad OKU susah ke tak susah. Dia begitu sebenarnya. Sebab macam saya katakan di awal tadi lah, stigma masih tinggi lagi Manis. Jadi sebab tu kan banyak para pejuang datang ke Miansa, wanita saya nak minta kerja ni, saya nak mengaku ke
tak payah cakap. Saya simpan ke yang saya confused. ada. Mereka pun tak begitu tahu kan. Jadi saya selalu katakan, okay, kalau anda rasa berani, kalau rasa dah bersedia, ataupun tempat tu kita tahu menyantuni individu yang ada penyakit mental, bismillah. Tapi kalau merasakan tidak bersedia dan sangat perlukan pekerjaan tersebut, janganlah berkongsi sebab takut-takutnya tak dapat pekerjaan tersebut. Jadi stigma masih tinggi sebab bila kita interview, kita sebagai peneramah ni kan, interviewer, kita nampak resume, katalah ada penyakit mental contohnya. Belum lagi interview, kita dah letak tepi dah resume ni. Mereka peluang pertama pun tak diberikan. Daripada awal dah reject dah sebenarnya. Itulah cabaran dia buat masa ni. Melainkan kalau saya orang yang ada penyakit mental, lain. Saya memberikan equal opportunity. Kita memilih berdasarkan merit. Betul? Betul. Kita interview dua-dua, ada penyakit mental dan tak ada penyakit mental. Kita tengoklah mana satu yang bagus. Betul. Walaupun dua-dua mungkin kelayakan sama. Ni pun contohlah results bagus, experience pun tinggi dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak menilai, tengok daripada jawapan interview mereka. Begitu, diberikan peluang yang sama. Tapi masalah ni di sini adalah apabila kita mengaku secara terbuka, kebanyakan orang mungkin tidak menerima sebab tidak memahami. Tetapi hakikatnya adalah kalau anda berikan peluang kepada mereka yang ada penyakit mental sebab mereka tahu bahawa majikan nak ambil mereka susah, mereka akan cuba sedaya upaya untuk menyimpan kerja tu dan membuat sebaik mungkin. Betul, sebab benda tu susah nak dapat dan dia akan jaga betul-betul. Betul, dia akan hargai sepenuhnya. Betul. Alright, kita yang soalan last tadi berkaitan dengan pandangan terhadap golongan Gen Z. Kata Gen Z lemah, nak suruh buat itu sikit tak boleh lah, banyak kerja lah bagi ni, dia mudah. Ni betul jangan marah dia mudah terkesan dengan benda-benda yang kita yang di millennials ke Gen X ke apa semua rasa macam tu kita orang buat dulu okey je. Tapi Gen Z ni dia rasa benda tu sangat berat sangat, susah sangat nak buat. Betul. Adakah itu Gen Z ni pun ada masalah mental ke? Macam mana ke? Mental dia lemah ke? Okay, Gen Z ni sebenarnya mereka lebih peka, lebih peka terhadap isu kesihatan mental, tentang tahap kesihatan mental mereka disebabkan oleh, yalah kita tengok pun banyak awareness dah pun berlaku dan mereka lebih terbuka sebenarnya untuk meminta bantuan, untuk mendapatkan sokongan dan sebagainya, which is a good thing. Tetapi mereka juga hidup dalam era di mana teknologi, orang kata sangat dahsyat, kelahiran social media, smartphone dan sebagainya. Jadi tekanan untuk menjadi bagus, menjadi baik, menjadi terbaik, menjadi yang paling cantik, paling pandai, paling itu, paling ini tu, tekanan tu tinggi sebenarnya. Kalau kita nak bayangkan. So sebab tu, ada ke Gen Z yang tak pakai social media, yang tidak berada di social media? Tak ada. Semua ada dekat situ. Jadi kita panggil online persona yang kita letakkan di media sosial, yang mungkin kalau Anis jumpa mereka secara berdepan berbeza dengan mereka yang berada di media sosial. Mereka portray diri mereka itu berbeza disebabkan oleh tekanan-tekanan begini, perbandingan yang berlaku. So they are pressured in that sense. Kemudian ramai daripada mereka juga, apa yang telah berlaku adalah pandemik COVID-19. Betul? Itu sebenarnya menyebabkan isolasi, menyebabkan kurangnya keyakinan diri, menyebabkan mereka banyak mungkin kawan-kawan online dan sebagainya. Jadi itu semua adalah pressurizing sebenarnya. Jadi bukannya Gen Z itu dalam erti kata ialah mungkin bila berada dalam satu ujian ataupun tekanan, kita nampak seolah-olah mereka ni lebih mudah give up, lebih mudah sentap mungkin, lebih mudah point out, okay saya tak nak buat, saya ataupun ini bukan kerja saya contohnya. Tetapi kita kena ingat Gen Z ini dilahirkan oleh Gen X. Betul? Gen X yang mendidik Gen Z. Jadi sedikit sebanyak Gen X perlu ambil tanggungjawab yang kita membuatkan Gen Z menjadi begini. Okey, persoalannya bagaimana kita nak memperbetulkan. Ini mungkin memerlukan lagi satu generasi untuk memperbetulkan juga. Jadi bagi saya Gen X ni menyediakan satu safety net, sebab Gen X ni selalu rasa saya kalau boleh tak nak anak saya melalui kesusahan macam saya. Saya kalau boleh nak memberi anak saya, apa tak, anak saya ni dia nak jadi entah apa benda lah nama meja ni. Saya pun tak tahu. Sekarang ni kan macam-macam ada yang tak pernah didengari oleh telinga kita di waktu-waktu dulu. Dulu kita tahu nak jadi apa je. Jadi doktor, cikgu, lawyer, polis, standard. Betul?
Sekarang ni entah apa benda yang saya tak pernah dengar pun wujud. Begitu. Mechanical apa semua tu. Mechanical pun okey lagi. Entah apa-apa lah yang saya tak tahu apa benda betul tu. ke wujud ke? Wujud. Yang kita tak tahu bila dah dapat degree tu Anis, pekerjaannya itu apa tak tahu. Tapi wujud lah. Orang kata specialization sebegini contohnya. Jadi ibu bapa Gen Z, mungkin millennials lebih kepada you do what you want. Saya menyokong contohnya. Ataupun okey tak payah susah-susah, nak duduk asrama, okey tak apa, weekend ibu datang cuci baju. Contoh. Kita nak memudahkan sebab kita nak anak-anak tu fokus. Kita lupa bila kita berbuat begitu, macam mana anak tu nak merasai kesusahan. Sebab selama ni ibu apa je berlaku, ibu sampai. Apa je berlaku, ayah sampai. Itu bukan membina resilience. Itu membuatkan mereka jadi spoiled brat. Itulah hakikatnya. Jadi setiap generasi ada kekuatan mereka, setiap generasi ada limitasi mereka. Jadi sekarang ini bila kita dah nampak ini yang berlaku dengan Gen Z, maka ambil tanggungjawab dan cuba untuk sama-sama memperbaikinya supaya generasi Alpha, Beta dan seterusnya tidak menjadi lemah, menjadi kuat, boleh menjadi resilient, boleh menjadi orang kata ibu bapa yang juga baik. Tapi saya tengok kajian baru ni ibu bapa yang contohlah, saya tak tahulah ini kajian. Ini kajian ni. Disclaimer, kajian disclaimer bahawa ibu bapa yang paling efektif adalah generasi X. Mungkin sebab Gen Z belum banyak ibu bapa. Betul? Jadi mungkin sebab itulah. Tapi buat setakat ni Gen X apa orang kata nombor 1 lah. Gen X yang tahun 19 dia punya permulaan dia 64. Tahun mak saya. Betul. So Gen X yang nombor 1, kemudian Gen Y lah, millennial. So itulah dia punya ranking dia buat masa ni. So siapa yang Gen X yang tengah menonton ni boleh macam bangga sikit lah. Sikit je. Tapi tanggungjawab jauh lagi perjalanan. Betul. Sebab satu lagi, kalau tengok macam Gen Z sekarang, bila kita tanya nak jadi apa, macam betul lah macam puan kita cakap dulu, nak jadi polis, nak jadi cikgu. Tapi sekarang ni dia punya pressure nak jadi influencer. Sebab dia tengok banyak influencer menjalani kehidupan yang sangat best. Bestnya dia ni dapat. Best ke? Dia tengok yang dia tengok. Bestnya ni dapat ni orang hantar ni pergi travel, pergi sana sini. Jadi influencer susah kalau tanya saya. So Gen Z yang baru masuk kerja ni, dia disebabkan dia dah mengidolakan satu influencer ni, dia tak nak kerja. Dia nak pergi jadi influencer. Mungkin pressure dia untuk dia nak menjalani hidup macam orang tersebut. Adakah yang tu pun kategori gangguan mental dia ke, ataupun sebenarnya itu normal je? Itu normal dan itu juga tekanan sebenarnya bagi mereka. Tapi itulah saya nak katakan, kita bukan di tempat mereka. Saya melihat banyak influencer saya sembang-sembang dengan diorang, nak membuat konten ni penat. Nak membuat konten ni pun stres. Hari-hari nak kena cari idea untuk membuat konten. Jadi mungkin orang kata, yelah, the grass is greener on the other side. Itu yang orang selalu nampak. Tapi apa sahaja pekerjaan sekalipun ada stres dia, ada kelebihan dia. Paling penting adalah buat apa yang kita minat dan apa yang kita bagus. That is very important sebenarnya. Supaya bila kita kerja, kita tak rasa ia sebagai sesuatu pekerjaan. Betul? Ini penting. So do what you like. Pada awalnya mungkin kita tak berapa pasti apa yang kita suka, tapi bila kita dah lama-lama ada exposure, ada pengalaman, kita pasti akan tahu apa yang kita sukai sebenarnya, Anis, dan apa kelebihan dan kekuatan kita, dan ambil kelebihan dan kekuatan itu dan amplify. Sebab yelah, ada yang konten dia bangun-bangun tidur, rekod muka dia pun 4 juta tengok. Tapi tak semua macam tu. So bila dia rasa dia bangun tidur, kenapa 4 orang je tengok, orang ni 4 juta. So dia dah jadi, tu dah tekanan, nampak? Dia dah pressure dah. Kenapa aku 4 orang je? Dia ni boleh dapat 4 juta. Orang tak handsome pun, tak lawa pun kan. Itu antara yang di komen-komen lah. Kalau dia tengok dekat macam mana keyakinan diri nak tinggi? Dia menjejaskan keyakinan diri. It robs you from your self-esteem, from your self-confidence. Engkau tak boleh jadi influencer kalau begitu. Nak menjadi influencer, dia yakin, kesihatan ini kena kuat sebenarnya. Sebab kita tahu akan, you put yourself out there, segala penghukuman, haters, bukan saja orang yang suka, orang yang menyampah pun banyak. Betul.
Orang yang menyampah tu satu. Orang yang bagi tahu kita dia menyampah dengan kita. Engkau boleh hadap ke tak boleh? Kenapa kalau kau suka rasa dia? kalau tu. boleh jadilah. Jadi kita nak kena faham ni. Bukan saja kita nampak yang elok dan cantik sahaja. Tapi cabaran tu kita tak nampak. Mungkin kita orang kata fikir tu pendek. Sama lah kalau bercakap mengenai gaji. Gaji kerja. Kenapa doktor pakar tu gaji dia contoh RM50,000. Ada pressure dia kan. Ada ujian dia. Ingat senang nak jadi doktor pakar. So dia orang ni dia pressure. Kenapa dia tak jadi doktor pakar? Gaji boleh RM50,000. Betul. Tapi Anis nampak kan dia punya masalah ni di sini adalah perbandingan. Kita suka nak memperbandingkan. Cuba kita datang daripada lensa. Alhamdulillah aku ada pekerjaan. Alhamdulillah Allah rezekikan aku dengan pekerjaan ini. Yang cukup untuk aku memberikan isteri, family aku duit, makanan, perlindungan dan sebagainya. Mungkin kita ni bahasa kasar dia mungkin kurang bersyukur juga. Okey, kita nak tanya juga berkaitan dengan seorang wanita yang lepas bersalin. Kalau orang cakap kalau proses pantang tu tak dijaga dengan elok, dia akan leads to meroyan. Adakah itu salah satu term penyakit mental juga ke, ataupun itu kadang-kadang yalah orang tu cakap moyan nanti kena pergi berubat lah apa semua gitu kan. Macam mana pandangan wanita? Saya kan Anis, mengandung tu satu. Okay. Kemudian nak bersalin tu kedua. Kemudian berpantang. Dalam tiga-tiga ni untuk saya berpantang paling susah. Berpantang ni cabaran ni besar sebenarnya. Jadi saya fahamlah kenapa ada kemurungan selepas bersalin contohnya. Sebab itu berlaku dalam pantang lah kan. Dalam pantang dan juga mungkin dalam usia setahun selepas itu kalau ikut klinikal lah. Jadi ini kalau bahasa Melayu kita selalu panggil meroyan. Tapi kalau dalam istilah klinikal kita adalah kemurungan selepas bersalin. So kita ada postpartum depression. So itu kemurungan selepas bersalin ataupun postpartum psychosis. Iaitu psikosis selepas bersalin. Okey. Dia ada dua. Jadi bila kemurungan selepas bersalin ni kita rasa murung selepas melahirkan anak. Dan rata-rata kalau kita tengok daripada data dia biasanya dalam 10%. 10% daripada ibu yang melahirkan anak selepas bersalin melalui kemurungan. Okey. Jadi simptom-simptom ni banyak lah tapi biasanya dia macam murung dan mungkin yalah dalam keadaan kita hormon kita tak berapa stabil sebab yalah berlaku banyak proses kan di situ mengandung, bersalin dan kemudian duduk dalam pantang tersebut. Lepas tu mungkin sistem sokongan bagaimana pada waktu tu. Sistem sokongan ni bagi saya sangat penting bila dalam keadaan kita bersalin. Kenapa? Kita kan dah gain a lot of weight. Betul. Jadi perubahan itu sendiri pun bukan sesuatu yang mudah untuk kita lihat. Memang kita seronok kan? Memang kita seronok kita mengandung, kita dapat anak dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama mungkin kita rasa tak elok ke, tak cantik ke, ataupun pressure untuk nak cepat kurus ke. Mungkin tengok social media orang lepas bersalin cantik kurus kan, dan sebagainya. Kita pula nampak lagi teruk ke, contoh asal dia macam pressure macam betul. Jadi macam-macam berlaku. Jadi kemurungan selepas bersalin itu tinggi juga statistiknya. Tapi lagi satu adalah postpartum blues. Postpartum blues ni biasa. Kebanyakan wanita mungkin peratusan dia agak tinggi. Saya dah lupa tapi more than 50% sebenarnya daripada wanita selepas bersalin berlaku postpartum blues. Tapi postpartum blues ni dia sekejap. 2 minggu macam tu dia resolve. Kita tak payah buat apa. Mungkin kita rasa tak best, rasa tak selesa, mungkin rasa sedih kan, mungkin rasa anxiety dan sebagainya. Tapi lepas 2 minggu dia akan hilang. Kemurungan selepas bersalin itulah yang perlu treatment, perlu sesuatu perlu diberikan intervensi. Dan kemudian lagi satu adalah apa yang kita panggil postpartum psychosis. Dan postpartum psychosis ni lah sebenarnya yang meroyan, istilah meroyan itu di mana yang kita dengar mungkin ada ibu mencederakan anak sendiri, mencederakan bayi dan masyarakat selalu menghukum, kau nak jadi ibu macam mana kau cederakan anak kau, tak layak jadi ibu dan sebagainya. Tapi sebenarnya mereka tak tahu bahawa itu adalah satu penyakit. Kemurungan selepas bersalin, postpartum depression itu penyakit. Postpartum psychosis itu, psikosis selepas bersalin itu juga satu penyakit. Kategori penyakit mental. Tapi postpartum psychosis tu kalau peratusannya kecil. 1%. Simptom kita nampak sebenarnya. Tapi mungkin kita rasa dia pada waktu tu tertekan dan itu biasa dan dia akan pergi. Benda tu it will go away.
Jadi sebab itu kebanyakannya tragedi ini berlaku sebab tak ada intervensi yang diberikan. Saya ada baru-baru ni satu peer yang datang ke Malaysia, sebenarnya ahli keluarga dia yang sangat proaktif datang sebab ahli keluarga mereka ada seorang tu berlaku postpartum psychosis. Tapi mereka ada ilmu, jadi daripada awal tu dah dapat buat asingkan ibu dengan anak, dah memberikan intervensi kepada ibu tersebut, memberikan dia ruang untuk berkongsi, memberikan sokongan kalau dia berasa penat ke dan sebagainya. Sebab kadang-kadang ibu penat. Bayangkan nak menyusukan anak, nak tukar lampin, anak bangun tengah malam, kita dalam proses selepas bersalin masih lagi sakit, dalam keadaan berpantang, mungkin pakai pilis param lah, benda kuning bagai tu semua kan, macam-macam benda nak kena buat, nak kena massage, nak kena pakai barut, nak pakai semua benda. Dan itu semua memberikan tekanan kepada ibu kalau dia tak ada sistem sokongan yang baik. Jadi kita nak kena faham benda-benda ni. Ibu kalau perlukan bantuan selepas bersalin, minta bantuan, minta tolong, bersuara. Itu satu benda yang saya pelajari ni. Sebab saya dulu apabila berjuang dengan penyakit mental, satu benda yang saya belajar, saya malu nak minta tolong. Ego saya ni lagi tinggi daripada KLCC. Jadi apabila saya dalam keadaan orang kata dah terduduk, dah terlentang, dah tak mampu nak berfungsi, di situ saya belajar untuk meminta bantuan. Isteri dan para ibu ni biasa ni mereka malu dan takut. Sebab mereka tahu akan hadirnya label, akan hadirnya penghukuman. Jadi kalau kita dah meminta bantuan, belajar, dah meminta tu satu. Kemudian orang dah bagi bantuan tu, belajar untuk terima. Sebab nak menerima bantuan tu pun kena belajar sebenarnya. Sebab kita tak biasa dan kita rasa malu. Kita rasa ego kita agak terguris juga. Macam saya pernah masa di universiti ada rakan saya datang kepada saya, Nita, I think you need help. Bila dia berkata begitu kepada saya rasa completely offended. Macam, kau ingat aku lemah kan? Kenapa pula kan? Macam tu. Jadi kita tak biasa sebenarnya. Padahal dia punya tujuan tu baik. Dia tahu saya perlukan bantuan. Tapi saya punya ego tu tak dapat nak terima bahawa saya perlukan bantuan. Jadi saya harap dan saya mohon ibu-ibu di luar sana kalau perlukan bantuan, minta bantuan. Dan para suami tu tolonglah bantu. Kan kalau kita tak dapat nak bantu, kita hadirkan orang lain yang boleh bantu apabila kita tak ada bersama dengan isteri pada waktu dan saat itu. Sebab anak kecil daripada baru lahir sampai 2 tahun tak mudah untuk nak jaga. Sering bangun malam, perlukan keperluan kita sendiri tak faham. Nangis je. Nangis tu apa? Dah tukar pampers, susu dah bagi, dah nangis juga, dah mandi, semua benda dah. Jadi kenapa kau nangis lagi ni? Cerita dia. Jadi kita pun runsing, betul, kita pun penat, kita pun stres. Last kali duduk dalam bilik nangis dengan anak sekali. Macam tu. So itulah yang sebenarnya berlaku dan ini adalah penyakit, of course. Lepas tu yang pentingnya, salah satu yang pentingnya adalah suami bagi support. Kena bagi support. Suami dia tak support, dia pergi lepak dengan kawan, dia luah kata isteri aku kat rumah ni. Lepas tu kawan tu pula datang cerita dekat isteri tu pula dia jadi perang dunia ketiga. Itulah dia. Okey, satu lagi berkaitan dengan ibu bapa moden sekarang ni kan. Relate dengan kes yang berlaku dekat sekolah dekat Damansara tu, yang pasal kes tikam 200 kali tak silap saya. Betul. So mereka yang kanak-kanak zaman sekarang ni memang diberi gadget oleh parents. Pergi sekolah pun bawa gadget kan. So adakah benda-benda yang dia tengok dekat telefon tu boleh mempengaruhi benda-benda yang rumit lah. Saya rasa macam tetak-tetak tu dah macam dah ekstrim sangat dah kan. So macam mana parents ni nak tahu, nak detect daripada awal yang anak tu ada masalah dari segi tu? Betul. Ibu bapa perlu sangat prihatin. Sebab sebenarnya tanda-tanda itu ada. Sebab tanda-tanda ni dia jelas. Contohnya jelas mungkin untuk orang yang tahulah. Tapi kalau kita mengenali anak kita, sepatutnya kita dah nampak tanda-tanda ni. Jadi perubahan daripada segi contoh perubahan daripada segi tingkah laku, daripada segi pemikiran, daripada segi cara dia bercakap. Jadi mungkin dulu suka pergi sekolah, sekarang tak suka ke, mungkin prestasi pembelajaran merosot ke contohnya. Mungkin nampak bersama kawan-kawan ada tingkah laku yang agak lain, berbeza, cara bercakap ke, behavior ke contohnya. Kita tahu sebenarnya sebab kita kenal anak kita. Kita tahu kan kalau kan anak kita agak lain. Jadi ibu bapa kena peka. Bila peka terhadap perkara-perkara ini, kita dapat
tanganinya segera. Maknanya kita nampak perubahan tu, kita boleh either kita yang bersuara, maknanya kita bercakap dengan anak, ataupun kita hadirkan orang lain untuk bercakap dengan anak. Sekiranya anak tak rasa nak berkongsi dengan kita, sebab kadang-kadang ada je anak-anak yang tak selesa mungkin dengan ibu bapa sendiri, tapi selesa dengan mungkin tok nenek ke, dengan aunty yang mungkin tak rapat ke, mungkin ibu bapa sibuk bekerja dan sebagainya. Tapi ibu bapa perlu peka, sebab perkara-perkara ini semuanya boleh dicegah. Jadi bila kita dah bagi handphone kepada anak, ataupun kita bagi tablet, iPad kepada anak, kita dah bagi, dia datang dengan tanggungjawab. Kita tak boleh bagi lepas tu tutup mata dan buat tak tahu. Tak boleh. Ini adalah akses kepada satu dunia. Betul. Ini adalah akses kepada segala benda yang dulu kita tak ada. Anak nak apa? Semua benda ada dalam ni. Betul? Betul. Dan kita memberikan anak, can you imagine, kita memberikan anak akses kepada dunia. Dan anak tu umur berapa sebenarnya? Jadi saya suka bila kerajaan Malaysia ubah, nak bagi orang kata hadkan kepada umur 16 tahun baru boleh kan. This is a good move sebenarnya. Sebab kita kena faham anak-anak ni, mereka di sini belum begitu develop. Dia nak, orang dewasa nak membuat pertimbangan apa yang betul dan salah pun banyak buat benda salah. Bayangkan anak kecil. Lepas tu kita nak menghukum anak kecil. Padahal kita ni adalah panduan. Betul. Dan kita tidak memandu mereka dengan betul sebenarnya. Dan kemudian kita nak menghukum mereka. Kita kena bertanggungjawab, Anis. Kita ada menyumbang sebenarnya kepada kenapa anak terbentuknya anak itu sebegitu. Ini kita tak ambil, apa orang kata, accountability kan. Jadi buat kes yang di Sekolah Damansara hari itu, yang ditikam itu pun sama sebenarnya. Saya faham dan saya tahu apabila kita baca laporan tersebut bahawa ibu bapa tu katanya tak tahu anak mereka begitu. Betul. Jadi sebab itu ibu bapa perlu menimba ilmu. Kita ni dah 2026, ilmu tentang kesihatan mental dan penyakit mental pun secara menyeluruh kita tak faham. Sudah tentu banyak ibu bapa di luar sana juga tidak faham. Tapi kita kena tahu bahawa dalam era kita hari ini dah wujudnya social media dan segala-galanya, kita perlu proaktif untuk menimba ilmu supaya kita bersedia apabila perkara-perkara ini berlaku. Bayangkan tiba-tiba anak kita datang kat kita, dia mencederakan diri. Kita dah tak tahu apa nak buat ni. Ataupun dia kata, mak ayah, tak ada orang hargai saya nak bunuh diri. Kita dah tak tahu apa nak buat dah sebenarnya. Jadi disebabkan oleh kita tahu perkara-perkara ini berlaku, maka sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, jadilah proaktif dan prihatin, menimba ilmu supaya perkara-perkara ini boleh dicegah. Kalau kita tak tangkap benda-benda ni awal, Anis, itu yang akan berlaku sebenarnya. Sebab sudah tentu pelajar tersebut dah ada simptomnya, mungkin tidak ada intervensi yang diberikan, tak ada sokongan mungkin, ataupun dia sendiri tak tahu nak meluahkan contohnya. Kemudian dia juga gamer, mungkin selalu bermain game dan sebagainya. Dia tidak tahu bagaimana nak membezakan apa yang betul, apa yang realiti dan apa yang bukan benar. Mungkin dia tak nampak benda tu dan dia tidak tahu kerana itu adalah salah satu simptom penyakit contohnya. Kemudian dia merasai bahawa cinta dia tak diterima ke, apa-apalah yang berlaku dalam pemikiran beliau, dan mungkin disebabkan oleh game yang beliau main dan sebagainya, dan tragedi itu berlaku. Sebab tidak ada insan yang normal yang akan menikam sebanyak itu ataupun mencederakan orang lain sebegitu. Tak ada orang bangun pagi, aku nak bunuh kau. Dia pasti ada benda yang berlaku dalam kehidupan dia. Betul? Betul. Orang kata hurt people, betul? Betul. Tapi sepatutnya hurt people, heal people. Sepatutnya kalau kita dah pernah merasa sesuatu kesakitan itu dan perit bagi kita, kita tak nak orang lain merasakan perkara yang sama, terutamanya orang yang kita sayang. Jadi kalau kita nak menghukum, hukumlah diri kita. Sebab kita menyumbang kepada sebenarnya kenapa perkara-perkara ini berlaku dan terus menerus berlaku. Jadi saya harap kita jangan mudah menghukum, itu satu. Dan jangan pula, lepas ni nak kena buat saringan sebegini supaya orang yang macam ni tak boleh masuk sekolah aliran biasa pula. Pula macam ni. Orang yang ada penyakit sebegini tak boleh bawa kereta pula. Kalaulah itu cara thought process kita, maka kita kena buat penilaian untuk semua penyakit. Orang yang ada sakit jantung tak boleh bawa kereta, tiba-tiba sakit jantung kan langgar orang lain. Jadi kalau kita nak argue, banyak argument kita boleh letak. Tapi itu bukan caranya, Anis. Betul? Benda tu saya rasa akan jadi masalah balik. Betul. Orang tu nak sembuh,
dia jadi macam serabut balik. Allah, tak boleh bawa kereta, nak pergi kerja macam Dia mana? menjadi siapa yang boleh bawa kereta sebenarnya. Engkau tak boleh bawa kereta, engkau muda. Engkau tak boleh bawa kereta, engkau tua sangat. Engkau ada penyakit ni, engkau macam ni, engkau macam ni. Semua last kali tak payahlah, tak ada siapa bawa kereta. Semua car free day. Car free day every day. Jalan kaki je lah. Ya, itu. Betul. Yang kalau pasal sekolah tu sekarang ni yang selalu diluahkan dekat social media, semuanya nak disalahkan dekat cikgu. Betul. Parents tak tahu. Kenapa cikgu tak tahu? Salah semua kerja cikgu. Sampai saya baca pensel color satu hilang pun WhatsApp dalam grup. Cikgu, mana pensel color anak saya hilang. Tak tahu mana. Jangan buat Cikgu pun banyak tugas dia yang dia kena buat selain cikgu pun stres dia. sebenarnya. Terutama sekali cikgu-cikgu sekolah kebangsaan lah ya. Sebab anak murid ramai. Mungkin tak ada assistant teacher kan. Dia je yang ajar. Semua subjek dia yang ajar. Betul. Bahasa, matematik, English, apa lagi. Semua dia. Semua dia cikgu dia. Betul ke tak betul ke semua dia. Betul. Ada orang yang dia in denial, dia ada penyakit mental. Betul. Lepas tu in the endnya dia macam ada yang pergi ambil barang-barang terlarang supaya dia rasa boleh escape dari segala escapism masalah, kita panggil. segala masalah mental yang dialami. Betul. So itu apa yang kita panggil sebagai maladaptive coping. Coping secara negatif. Apa tadi? Maladaptive coping tak payah tahu yang tu. Okay, so dia coping secara negatif. Dia tak semestinya bahan-bahan terlarang. Dia boleh je coping secara negatif tu, mungkin merokok kan. Merokok pun membahayakan kesihatan juga. Vaping dan sebagainya kan. Tapi itu semua cara untuk dia nak release. Mungkin nak lega, mungkin nak. Tapi itu semua temporary relief. Dia bukan menyelesaikan. Jadi mungkin yang lebih harmful adalah apabila dia pergi kepada perkara-perkara lain lah. Mungkin ganja, mungkin meth kan. Semua apa orang kata dadah-dadah yang terlarang dan sebagainya. Dan sekali bila dah ambil, dia hook, kemudian menjadi satu isu dan masalah yang berat pula. Ini banyak berlaku sebenarnya. Sebabnya macam saya katakan di awal tadi, bila kita ada penyakit mental ni adalah satu kesakitan, keperitan yang amat sangat. Mungkin pada awal ni tu kita fikir, okay, saya nak cuba calmkan diri saya. Tapi before you know it, it becomes a habit. Dan selepas itu, menjejaskan segala-galanya. Kita pun tahu kan, apabila kita dah mula dengan alkohol, kita dah mula dengan drugs, dia akan menjejaskan bukan sahaja kesihatan fizikal, mental, tetapi perhubungan, kehidupan, pekerjaan dan segala-galanya. Jadi yang paling penting kalau dalam Islam juga adalah mencegah. Jadi dia bukan don't drink and drive contohnya. Don't drink, full stop. Itu je. Tak ada leisure-leisure tak ada. Itu sahaja. Dia punya orang kata pesanan penaja. Betul lah. Kadang-kadang ayat-ayat orang-orang yang kat dalam nikah apa ke, nak pergi mana tu, nak smoke sekejap, really stress. So betul. Itu macam itulah dia untuk orang sementara. Dia macam ni tau Anis. Untuk kita kena faham, untuk orang yang biasa, dia okey. Tapi untuk orang yang dah ada isu, benda tu menjadi lebih teruk. Macam orang kata, Puanita, tapi cannabis ni membantu. Membantu untuk mungkin kau yang okey. Orang yang dah ada isu-isu kesihatan mental ni, kau bagi dia benda-benda macam tu lagi, benda tu menjadi teruk. Ada menjadi lebih jawapan. teruk. Betul. Jadi, saya harap kita faham bahawa ada lagi banyak perkara lain yang kita boleh lakukan untuk membantu kita untuk mendapat ketenangan. Jadi apa perkara-perkara itu Anis? Yang kita dah terangkan di awal tadi. Ya, betul. Kita boleh cuba hobi-hobi. Sekarang saya tengok hobi macam-macam orang buat. Yelah, macam saya cakap tu lah, pergi karaoke lah. Ataupun kalau tak nak pakai, kita boleh bercucuk tanam kan. Kita boleh membantu orang, bergotong royong, jadi AJK masjid ke, community, rukun tetangga. Banyak benda kita boleh buat. AJK masjid. Membantu community kan. Ataupun duduk lepak dekat mamak minum teh tarik pun okey. Kan? Betul. Jangan buat benda-benda yang tak sepatutnya, bukan apa, sebab dia boleh memudaratkan kita. Tapi macam tu lah, kadang-kadang bila kita cakap macam tu, dia ada je jawapan yang nak balas. So kita pun macam okey lah. Tapi kita orang kata berpesan-pesan dan ingat mengingati ni sebab kita we care. Dia datang daripada a place of care. Kita datang kerana kita
cintai, kerana kita sayangi masyarakat dan ummah kita. Bukannya datang daripada tempat yang kita rasa aku bagus. Dia bukan begitu. Kita pun banyak dosa. Saya banyak dosa. Saya pun macam-macam orang kata imperfections. Tapi ambil daripada pengalaman saya. Ambil ikhtibar daripada pengalaman saya. Supaya kita tak payah lalu dah. Saya dah bagi shortcut dah ni. Saya bagi shortcut kat semua orang dah. Tak payah lalu penyakit mental. Banyak soal. Tak payah lalu kesusahan, kepayahan ini. Dah ada dah orang kata pathway untuk kita lalu kehidupan yang sihat. Untuk kita menjaga kesihatan mental, kesihatan fizikal. Kalau saya ni kecil, ada orang bagi tahu saya benda-benda ni, saya suka sebenarnya. Sebab dah ada panduan. Tapi macam saya katakan tadi lah, orang dewasa pun tahu betul dan salah. Kadang-kadang pilih juga yang salah. Jadi janganlah menghukum sangat anak-anak tu. Bagilah mereka panduan, berikan mereka chance to make mistakes, peluang untuk mereka melakukan kesalahan dan kesilapan. Tetapi berikan peluang kedua, peluang ketiga, supaya bila benda kecil mereka datang kepada kita, bila benda besar berlaku mereka datang kepada kita. Itu yang kita nak. Ini benda kecil berlaku dah, nak buang dia. Benda besar habis. So ini penting untuk kita tahu dan faham sebagai ibu bapa. Dan salah satu caranya yang untuk kekal tenang tu, tengok podcast ni juga, dengar Puan Anita Sirap Limau, podcast Sirap Limau. Mungkin benda-benda macam ni akan menenangkan orang yang betul, berada dalam situasi gelisah, kan? Di tengah dalam situasi tu. So dengar penjelasan Puan Anita macam lega sikit. So maknanya ada orang faham dia. Betul. Okay. Dan sudah tentu kalau kita juga dah terjerumus mungkin dalam benda-benda yang negatif ni, ketahuilah bahawa kita mahu membantu, kita nak menyokong. Jangan kata orang macam ni Puan Anita sampah masyarakat lah, ke situ pula message dia. Saya tak nak message tu pula. Semua orang perlu diberikan peluang. Dan kita pun ada orang kata salah silap kita sendiri. Kita pun kalau membuat kesalahan, kita pun nak peluang kedua, ketiga dan keempat. Betul. Jadi saya harap kita dapat sama-sama memberikan peluang yang samalah kepada orang lain, insyaAllah. Panjang lebar dah saya cakap ni, Anis. Tak apa. Nasib baik tak kering tekak. Ada hot chocolate. Ada hot chocolate. Coklat pun boleh menenangkan. Betul. Dark chocolate. Meredakan anxiety dan depression. Ya, betul kan? Betul kan? Dark chocolate. Bukan coklat yang tuang-tuang atas air letak cheese tu, bukan di dark chocolate yang mahal sikit. Yes. Okey, dengan itu saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Anita. Terima kasih, Anis. Berkongsi banyak informasi yang kita boleh dapat hari ini. Dan peringatan untuk semua dekat luar sana, jangan lupa untuk like, subscribe dan share YouTube Sirap Limau Podcast Solid, supaya kita dapat berkongsi lagi banyak ilmu di masa akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.